Assalamualaikum. So, nama I Naza. I adalah founder kepada Audley. So, bila kita nak buat podcast ni, the first person yang terfikir dekat dalam minda ni adalah bukan perempuan tapi seorang lelaki. So, this is our first podcast featuring this person yang saya sendiri idolkan. So, podcast ni sebenarnya adalah podcast pertama yang dari segi Women Empowering Series. Sebab kita ada Women Empowering Series back to back. Seperti next week, kita akan empower women, especially working mom, single mom, stay at home mom, dari segi pickleball event, book club event, and even untuk anak-anak mereka yang ada ADHD, autism dan sebagainya. Tetapi we kick off this week dulu dengan kita punya podcast yang pertama bersama dengan our favourite influencer, Mak Noh. Hai, thank you very much sebab sudi jemput saya. Kenapa saya? Sebab sejujurnya bila I punya team marketing tanya, okay Puan, you nak buat tak podcast? Yes. Sebab I pun sebenarnya macam berhenti popcorn, tak boleh berhenti bercakap kan. Sebab tu tadi dia dah bagi cue, jangan oa. Tapi sebenarnya bila kita nak buat podcast ni, it's something yang it must be relatable to all mom out there. And selalunya mom ni dia perlukan support yang paling besar adalah bukan setakat daripada seorang keluarga dia. Yang paling utama siapa? Seorang suami. Betul. So that's why kita jemput Mak Noh ni, sebab for me you adalah seorang idol. Sebab I started following you daripada zaman COVID, di mana you bercakap-cakap dekat dalam TikTok video you yang I rasa inspired a lot of women and men out there. Macam okay, this is how you should look like dekat dalam marriage, punya perspektif etc. So boleh tak Mak Noh share macam mana sebenarnya you start? Walaupun tak kata bocor dah rasa kan. Macam mana you start sebagai seorang content creator? Apa yang menyebabkan you nak start jadi sebagai seorang content creator? Dia content creator ni famous wording content creator ni start dengan TikTok lah kan. Sebab sebelum ni orang tak panggil pun content creator pun. Mak Noh sebenarnya dah lama kalau dalam social media lah as a general, bukan segala TikTok. Sebenarnya Mak Noh start dengan Facebook. Okay. Mungkin about dalam 10 tahun lepas macam tu lah. 10 tahun lepas, 11 tahun lepas kita start dengan Facebook. Kita start dengan macam copywriting dulu. And then kita waktu I first dapat anak yang pertama, which is 9 tahun lepas, start tu saya mula menceburi, bukanlah menceburi, macam kita mula start belajar ni bila kita kahwin dapat wife kita pregnant kan, expecting, kita start pergi kelas antenatal, kelas breastfeeding kan. And then Mak Noh punya style adalah Mak Noh kalau pergi kelas ataupun kalau Mak Noh nak lebih faham sesuatu perkara, kalau apa yang Mak Noh belajar lah, tak kisah subjek ke apa-apa kelas yang Mak Noh pergi, Mak Noh kena ajar orang. Dia kalau Mak Noh pergi belajar je, betul aku simpan sendiri, ada jadi bodoh. Maksudnya kat sini isteri Mak Noh lah jadi murid Mak Noh. Mak Noh kalau pergi kelas, Mak Noh akan kena ajar orang, baru I akan jadi lebih ingat dan lebih faham. So permulaan dia adalah bila Mak Noh start, kita dah expecting first child, kita start pergi kelas-kelas tu. Dan macam mana cara Mak Noh nak memahami dengan lebih lanjut adalah Mak Noh buat copywriting. Contoh Mak Noh pergi kelas breastfeeding, let's say pergi kelas breastfeeding ABC ni, I akan tulis lah apa yang I belajar, apa yang I faham semua. So every journey yang I tempuh tu I akan tulis. So kat Facebook Mak Noh start dengan parenthood punya sharing, parenting, and lepas tu bila dah anak dah keluar, barulah kita tahu yang sebenarnya kau pergi kelas teorinya begini-begini. Bila dah alam nyata baru kau tahu macam mana dia punya penangan dia kan, rupanya tak seperti apa yang dijangka. Betul. So kita tulis lagi, tulis. And then dari situ saya mula macam masuk lah dalam community breastfeeding, parenting ni. Orang bagi buat talk lah dan sebagainya. And then kat situ je, kat Facebook je saya aktif kat Facebook buat breastfeeding journey, sampai dah saya buat ebook. Saya buat ebook tu sebenarnya adalah nota saya punya belajar tu. Daripada anak pertama tu. Nota apa yang saya buat, nota lah saya simpan kan. And then saya buat ebook. Lepas tu taklah zaman COVID dulu kita keji orang-orang main TikTok. Kita memang benci semua main TikTok. Millennial sangat guys. Engkau kertu, engkau memang benci orang-orang main TikTok, kau memang menghina orang main TikTok sebab gelek-gelek bagai kan. Time tahun 2020 hujung ataupun 2021 awal kot macam tu. Saya tengok kan sebenarnya TikTok ni dia apa-apa pun platform social media, kalau kau guna cara baik dia akan jadi baik lah. Kalau kau jahat je lah. Contoh macam orang kata asyik gelek-gelek je, sebenarnya kalau orang kata TikTok tu gelek-gelek, sebenarnya dia tengok gelek-gelek tu lah. Sebab AI baca apa yang you suka scroll. Sebab TikTok I sekarang ceramah-ceramah agama. Tak tanya, tapi dia dah share tu, okey lah, Alhamdulillah. So kalau orang kata tak nak tengok TikTok ni merepek, banyak perempuan seksi, banyak gelek-gelek, kau percayalah sebenarnya dia tengok benda tu sebab tu TikTok sajikan benda tu kat dia. So saya terfikir pada satu tahap, saya rasa TikTok ni dia punya salah satu platform yang dia spread sangat cepat. So kenapa kita tak gunakan platform tu untuk spread benda yang kita boleh manfaatkan kepada orang lah. So saya start lah dengan
COVID semua tu, saya start dengan lab test, PCR test dan sebagainya. Start dari situ lah, tahun 2021 tu. Alhamdulillah lah, dari situ kita nampak kita menggunakan social media tu sebagai satu platform untuk kita buat benda baik. Macam orang kata kan, macam orang yang cakap, orang selalu komplain kat social media ni tu teruk semua buruk. Kita cakap benda tu memang betul, ada banyak benda yang tak baik, tapi kita tak nak jadi a part of orang yang counter balik. Kau buatlah konten-konten yang bagus. Cuba kalau ada 1,000 orang buat konten gelik, tapi ada 5 orang je buat konten yang ilmiah, memang kalah lah kita. Cuba kalau ada 2,000 orang buat konten yang ilmiah, kan dah kita boleh beat konten-konten yang teruk tu. Ada yang jahat, ada juga lah yang baiknya. Betul. Nampak tak? Al-Kuliah. Padu terus. Al-Kuliah di hari Jumaat. Daripada tu, disebabkan macam kita cakap daripada first introduction tadi, we wanted to invite you sebab you adalah idol I personally dari segi seorang suami yang tunjuk dekat masyarakat that it is okay for you to support your wife in that sense. Sebab kita selalu dimomokkan macam suami kan mesti kena gini tau. Faham tak? Tapi you mesti kena baca paper lah. Macam balik rumah baca paper. Assalamualaikum. Teh mana teh? Boleh Gitu. macam tu date, tapi poket Tapi kena tebal. sebenarnya Poket kita tempat Tak payah kau macam tu. miskin, kau tak macam tu. Tak payahlah, nanti kau kena hina. So sebenarnya ramai je suami yang sama macam Maknu dekat luar sana, tetapi dia tak ditunjukkan sisi suami yang baik yang macam tu gitu ya. Kita puji dia di depan dalam social media. And it's good to encourage yang kita nampak macam contohlah, even untuk orang yang belum berkahwin, dia akan nampak satu standard macam patutnya kalau aku nak kahwin satu hari nanti, inilah standard seorang suami yang digariskan dalam Islam. Aku pula ustazah. Alhamdulillah, insyaAllah. Tak berapa syariah aku pelayan sangat pun. Kan? Kita pun tak berapa syariah today. Okay. So you adalah idol dalam macam tadi kita share lah dari segi breastfeeding, dari segi maksudnya ramai orang tahu breastfeeding tu penting, tapi lagi ramai suami yang tak tahu how important breastfeeding is for the child. Betul. And for the mother as well. Betul. And how easy it is. Sebab saya sebenarnya adalah breastfeeding mom daripada anak pertama sampai anak kedua sampai sekarang pun masih lagi breastfeeding. And kalau bukan support seorang suami, kita dalam masa bukan kata 6 bulan, 3 bulan pertama dalam pantang tu pun dah gone. Fail Dah fail 100%. Macam tu. Tapi Maknu menunjukkan sisi sebagai seorang suami, kenapa kena ada ilmu, macam mana you support isteri you, macam mana you share isteri you ngorak you gitu. Kita tahu semua. Dah lama. So boleh tak Maknu share macam mana terlahirnya idea tu sebenarnya nak menunjukkan sisi seorang suami yang orang lain time tu tak buat? Maknu rasa sebenarnya konten Maknu adalah sebenarnya I punya core tu sebenarnya nak tunjuk yang it's okay untuk jadi orang yang mungkin orang rasa benda tu tak normal. Contoh macam kita menjadi sebahagian daripada breastfeeding. Ataupun kadang-kadang Maknu sebenarnya nak counter balik konten-konten yang kebanyakan influencer ataupun orang yang dalam digital content ni semuanya perfect. Kan, semuanya rumah kena cantik, estetik, engkau kena kemas, elok, semua sisi yang baik-baik je. Konten Maknu sebenarnya nak tunjuk realistik kehidupan. Realistik kehidupan. Okay. So dia bukan macam I nak showcase yang I ni suami yang baik ke tak. Cuma dia punya pandangan orang terhadap sesuatu perkara tu berbeza sebab macam contoh I pelik tau bila I bawa anak I pergi taman, orang puji macam aku ni pergi Mekah. Macam aku ni berjihad di jalan Allah. Padahal aku bawa anak aku pergi taman je. Faham tak? Sebenarnya tak ada apa pun I buat benda tu benda normal je sebab tu anak aku. Kalau aku bawa anak jiran memang aku baik lah. Tapi kalau aku bawa anak aku, faham tak maksudnya? Betul. Begitu pandangan masyarakat terhadap institusi kekeluargaan tu dah jadi pelik. Sampaikan kau jaga anak kau sendiri pun orang rasa benda tu macam netizen akan sebut lah, baik suami you jaga anak aku bukan anak bersama ke? Macam tu. Bukan anak kau, aku tak bawa anak jiran. Kalau kau bagi anak kau kat aku, mungkin aku cerca hidup kau. Kan, tapi I bawa anak aku sebab itu memang anak I. Itu satu. Sebab I rasa benda tu sebenarnya benda yang normal je. Apa yang I tunjuk tu, benda sebab I memang tunjuk apa yang I buat kat anak I. Nombor 2, I rasa kita just nak encourage orang untuk jangan malu lah. Jangan malu untuk tunjuk sisi tu. Ataupun kita just nak bagi tahu yang kita ni parent kena together untuk besarkan anak-anak. And then satu lagi yang I nak break the cycle adalah kebanyakan bila kita buat konten tentang parenting kan, Maknu jaga anak Maknu ke apa kan, komen netizen kebanyakannya kan, I rasa benda ni yang salah. Kebanyakannya orang akan cakap dia tak boleh nak buat macam tu sebab dia tak macam tu dulu. Saya tak pernah rasa macam break ni. The cycle gitu. Macam I tak pernah, I tak boleh, I jealous dengan you. Jealousnya I tak pernah dapat bapak macam tu. Bapak I macam ni, ayah I macam tu lah.
And then kita nak teruskan benda tu. Dia pun nak jadi benda tu juga. Macam tak make sense lah. Maksud macam kalau kau dah kena abuse, kau sambung balik abuse cycle tu. Marilah kita teruskan perjuangan itu. Maksudnya macam mana pula, mana saya nak bagi tahu yang it is okay kalau masa silam kita tak dapat kasih sayang yang sepenuhnya, ataupun kita tak dapat apa yang kita harapkan ataupun orang lain dapat. Kita buat benda tu kat anak kita. Macam Makno, dari dalam hati Makno, kenapa apa yang Makno buat kat anak Makno tu disebabkan I rasa Makno ada rasa tau. Macam Makno ada rasa yang perasaan sedih kalau kita tak dapat something tu. Macam kita dululah, tak boleh cerita nanti kita sedih wah, kita tak boleh. Macam contoh kan, macam Makno dulu I lahir dalam keluarga yang besar. Lahir dalam keluarga yang besar. Ayah saya adalah ayah yang lahir pada tahun 1940. Faham tak? I nak bagi tahu yang I dibesarkan oleh ayah yang zaman dulu punya ayah. Bukan ayah ni boomer punya ayah tau. Ni atas berbuma, tak ada nama lagi. So ayah-ayah yang dulu-dulu ni, dia kalau duduk kat tengah, dia ada ni, macam ada ni pagar elektrik, tak ada orang berani dekat kan. Memang tak ada lah nak tanya apa khabar, semua tak ada lah. Not saying yang ayah kita tak okey. Maksudnya zaman berbeza. Saya dibesarkan oleh zaman ayah yang tak ada TV, tak boleh makan kat luar, very strict. Kefahaman pun berbeza. Kalau nak minta pergi rombongan memang tak dapat adik. Memang tak ada. Memang tak dapat adik. Kau nak makan jajan memang tak ada kehidupan kau. Kan? I memang semua benda tak boleh, memang strict. So disebabkan benda tu lah juga menyebabkan I rasa lagi semangat untuk I macam bagi yang terbaik kat anak-anak I. Sebab tu I tak faham kenapa orang macam dulu I tak dapat macam tu dan I pun tak nak buat benda yang sama juga. Tak boleh, kita kena break the cycle. So benda-benda tu yang I nak tunjuk yang kita kena break the cycle. Dulu is zaman dulu, zaman sekarang is berbeza. Kau jangan nak kata aku bagi aircon kat anak aku, manja kan, kau tidur lah tak ada aircon, aku nak tidur aircon. Macam tu. Macam kalau I boleh share, macam I personally, I dibesarkan oleh single mom. Jadi kita 3 adik-beradik. So I tak pernah really ada a father figure. So saya selalu mencari macam father figure dari segi pakcik saya, orang-orang sekeliling. Sebab tu bila kita kahwin, kita nak cari seorang suami ni yang kita tahu dia bukan nak jadi suami terbaik saja, tapi aku tahu bila aku beranak, anak aku akan ada seorang ayah yang aku impikan waktu kecil. So I owe that to my kids one day. Walaupun time tu macam baru sekolah, baru masuk universiti, macam berangan jauh kan. Tapi itu nak dikatakan, I faham bila you cakap, kadang-kadang bila you tak dapat, sepatutnya once you are there, you should give the best that you can, instead of macam sambung lagi kisah-kisah rentetan lama tu. Betul. Macam Makno kan, satu lagi I punya motivation lah dalam parenting ni. Motivation I adalah, again disclaimer, ni bukan kata parent dulu okey ke tak okey. Zaman berbeza, okay? I just nak bagi tahu yang saya membesar dalam keadaan yang semua orang anak mak. So, ayah garang sangat. Mak yang selalu wake up. Macam tu lah. Kita tahu kan mak-mak zaman dulu kan? Macam tu. So, bila kita membesar, apa yang terjadi adalah gaji pertama kau bagi kat emak. Mother's Day kau bagi kat emak. Birthday kau bagi kat emak. Tiap-tiap bulan hari duit kau bagi kat emak. Duit gaji kau bagi kat emak. Bawa pergi jalan pergi kat emak. Beli apa semua emak. Mak I adalah orang yang paling beruntung. Semua anak-anak dia semua bagi dia. Anniversary emak. Padahal kahwin orang. Tapi anniversary dapat emak je. Bunga dapat kat emak. Mother's Day dapat semua emak. Sebab kita memang semua anak emak. Bila I tengok macam tu kan, I rasa macam ini adalah macam apa dia punya, apa orang kata, impact dia lah kalau kita masih lagi nak meneruskan cycle. Betul. Macam tu. So I tak nak. I naklah gaji pertama anak I dapat kat I juga. Dah lah bini aku sendiri rumah. Aku yang bayar di rumah semua. Takkanlah gaji pertama kau bagi kat mak kau je. Tapi betul tak Makno, sebab banyak juga suami-suami dia akan cakap, alah, Mother's Day is very special, Father's Day gitu-gitu saja. Padahal seorang suami tu dia dah jadi juga seorang ayah yang very present. Tapi betul lah. Macam Makno memang Makno punya vision lah. Vision saya nak macam, walaupun yelah dalam Islam memang who next your mother. Betul, 3-5 atau 5-4 nyanyi. Betul. Tapi I tak nak lah I jadi second class. Sebab ayah-ayah yang tak participate ni, dia punya ending dia adalah dia jadi second class. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan anak-anak sebab kita tidak biasa dalam keadaan gitu. Kita macam I sayang ayah I sakit, bawa pergi hospital, I jaga dia macam biasa. Tapi tak boleh nak sama dengan mak kau boleh ngulit-ngulit, kau boleh macam-macam dengan mak kan. Sebab benda tu dah macam dah tertanam tau subconsciously. Macam ayah ni kalau macam ayah I figure yang sangat garang kan. Kalau kau nak hari raya salam, semua tolak-tolak, kau pergi dulu kan. Kau pergi dulu. Semua macam takut sangat dengan ayah. So semua kita pun sayang ayah. Waktu ayah sakit, kita semua jaga gili-gili, semua macam biasa. Tanggungjawab. I even ambil duduk rumah I, jaga macam biasa. Cuma nak extra macam mak tu tak sama. So I melihat benda tu, I rasa bersalah kat dalam hati. Kenapa I tak ada rasa sama macam mak. Tapi at the end of the day, I rasa kalau kita nak jadi yang lebih kurang sama, kita kena ada put some effort during kita nak membesarkan dia orang. I rasa lah put effort dalam sebab budak-budak ni sebenarnya I rasa yang paling utama adalah memory tu ketika dia orang besar. So saya memang akan cuba sedaya upaya, kita merancang je, Tuhan yang menentukan, tapi saya cuba
untuk pastikan setiap phase of diorang punya membesar tu, macam daripada diorang baby, diorang toddler, diorang sekolah, saya nak I ada di setiap fasa tu. Sebab tu saya memang berusaha. Walaupun saya mengaku memang penat gila-gila, memang penat. Kadang-kadang kau tersasar juga, memang kau jadi hantu juga. Tapi sekurang-kurangnya saya nak di setiap memory fasa kehidupan anak saya ada. Maksud saya bila sekolah rendah, dia orang boleh kenang, oh daddy siapkan dia orang baju. Lepas tu dia orang sakit, dia orang tahu, oh bila dia orang sakit daddy ada. Dia orang buka mata daddy ada. Dia orang tutup mata daddy ada. Bukan macam mami, tapi sebenarnya daddy pun boleh diharapkan gitu. Sepenuh hati mereka. So sekarang ni saya rasa benda tu alhamdulillah setakat sekarang lah, tak tahu akan datang. Benda tu membuahkan hasil lah. Sebab macam bila daddy balik, daddy macam dewa turun dari langit. Daddy. Macam tu. So insyaAllah lah first gaji dapat insyaAllah portion tu. Amin ya. Tolong aminkan. Okay, boleh tak kalau Mak Noh share itu sisi-sisi yang indah, tapi sebagai seorang yang dah jadi ibu bapa je faham. Betul. Benda tu indah, tapi ada banyak juga momen-momen yang tak indah yang kita simpan dalam hati, yang kita laki bini je tahu. And sometimes there will be days yang kita rasa macam lonely sangat, walaupun kita ada kawan-kawan ibu ke, kawan-kawan ayah ke, tapi kadang benda tu macam tak terluah. Boleh tak Mak Noh share? Kita tak boleh macam ni buat, nanti menghambat mata kita ni. Kita dah lah macam ni, kita tak boleh. Boleh tak? Sisi-sisi yang ni lah. Boleh tak Mak Noh share struggle Mak Noh sebagai seorang suami dengan ayah, supaya ramai juga relate. Sebab kadang-kadang kita tak nak juga, macam Mak Noh cakap, kita pun tak nak nampak yang benda indah je, tapi sebenarnya ramai juga dia sebenarnya bila dengar podcast ke, dengar orang punya sharing ke, dia pun nak relate juga. It's just something to relate and rasa macam, oh aku okay, sebenarnya okay je fasa yang aku tengah lalui ni, and aku akan lepas juga fasa ni insyaAllah. Betul. Sebab kebanyakan orang kalau kahwin je, bila kahwin je semua ingat yang indah je kan. First kali kita kena bagi disclaimer dulu lah. Kita just nak bagi tahu yang memang betul, kalau you nak kahwin, saya tak bagi nasihat perkahwinan tau. I'm not in the right position to bagi you advice tentang perkahwinan, just sharing saja. Tapi memang betul kalau kita nak kahwin, you memang kena memilih nak tak nak. Walaupun sebab tu I bengang kalau orang macam nak, kalau ada dalam social media orang bagi tahu dia punya kriteria kan, ada orang bash. Kau best sangat ke kau nak lelaki kaya? Ataupun bila lelaki kata nak perempuan yang pandai masak, ada pula perempuan yang kata kau best sangat ke? Sekali lah pilih dia. Sebab dia nak kahwin dengan semua hidup orang tu. Memang kita kena pilih. Betul. Memang kita kena pilih orang yang tepat. Sebab kita nak hidup dengan orang yang tu sampai bila-bila kan. Okay, mukadimah pak. And then berkenaan dengan liku-liku lah kan. Sebenarnya I rasa kalau lah orang tanya I menyesal ke kahwin ataupun best ke kahwin, I akan selalu cakap benda tu best lah. Tapi dia datang dengan package lah. Takkanlah datang best je kan. Betul. Dia akan datang dengan sisi-sisi yang berbeza yang lain. So apa kriteria-kriteria yang you nak tentukan whether you nak kahwin ke tak kahwin, adalah kena bersedia. You kena bersedia. Orang yang bersedia insyaAllah dia boleh menjalani kesukaran-kesukaran tu. Contoh kan, I bagi satu contoh. Let's say waktu mula dapat anak pertama kan. Anak pertama ni dia macam ada, I tak tahulah, kita bukannya pilih kasih, tapi anak pertama tak tahulah kalau pun setuju ke tak. Tapi anak pertama ni dia macam, sebab dia anak yang lahir dalam keadaan kita suami isteri yang masih struggle. Orang selalu panggil nama dia adalah anak eksperimen. Anak eksperimen, betul. Anak pertama, anak kedua dan ketiga, saya ada 3 orang je anak. Anak pertama ni dia ada some special spot kat dalam hati. Bukan disebabkan anak lain kita tak sayang, anak lain sayang juga. Memang sayang sama. Cuma sebab dia lahir dalam keadaan kita, satu, kita tak ready, tak ada ilmu, financial tak stable. Okay. So saya teringat lagi masa lahir, waktu anak pertama saya berbanding anak ketiga, anak pertama saya lahir duduk rumah sewa RM400. Wah, kau bayangkan rumah sewa KL duduk kat KL, sewa RM400. Kau tahu tak keadaan rumah RM400 di mana? Sewa rumah RM400. Okay. Padahal gaji kita boleh lah standard punya gaji, bukanlah sangat tinggi sangat, macam orang yang baru entry fresh grad. RM400 memang tak ada aircon. Lepas tu saya waktu mula-mula kahwin tu, saya hanya mampu sewa rumah je. Tak ada katil, tak ada tilam. Ada tilam lah, melampau kau tak ada tilam. Tilam, pakai tilam kakak. Kakak macam nak buang, aku jangan buang, bagi aku. Tilam pakai tilam kakak. Lepas tu saya masuk rumah tu, rumah sewa yang ada perabot lama-lama dah. Perabot tu dia punya almari dapur yang macam orang dulu-dulu tu kan. Oh, faham. Kaki, bukan kabinet tu. Almari dapur tu. Kaki dia dah patah wak. Sendal pakai batu bata. Lepas tu hujan memang tiris. Walaupun kau hidup zaman, kau bayangkan, I bukannya zaman dulu, tapi macam zaman dulu cerita dia kan, macam kau bayangkan hitam putih kan. Tapi saya nak bagi tahu betapa kita start memang from
from Daripada bawah. bawah. Okay. And then yang paling lah saya rasa tak boleh lupa adalah rumah sewa tu, dia pintu rumah saya dengan pintu rumah sebelah dekat-dekat. Orang sebelah sewa juga. Dia dah macam almost kisah P. Ramlee ni. Jeriki orang sebelah dengar. Sebelah-sebelah pintu saya, pintu dia. Duduk rumah sewa lah. Saya pun bergambar. Tapi Makno, sejenis Makno, walaupun dia duduk rumah sewa, buat live. Saya tak pernah malu nak share keadaan rumah aku time tu. Buat open house lah, ajak-ajak kawan makan. Gembira hidup. Saya memang gembira je. Tak ada rasa malu. Saya upload gambar tu dekat Facebook. Kat Facebook, gambar saya dengan anak pertama. Tangkap gambar. Tahu tak orang komen apa, netizen komen apa? Amboi Makno depan toilet pun nak tak gambar. Dia kata pintu rumah aku pintu toilet wak. Sebaik ni podcast. Kalau tak kita dah Dia berkembar. Dia kata pintu rumah aku pintu tandas. Kau bayangkan, aku screenshot sampai sekarang aku simpan tau komen tu. Kau berani kau cakap rumah aku macam pintu tandas. Nak bayangkan kata rumah tu begitu humble je rumah saya dulu. And then begitu tak ada ilmunya kita kan. Anak pertama saya ni, saya masih ingat anak pertama saya ni selang sebulan demam. Selang sebulan tak sihat. Walaupun bila saya fikirkan balik kan, saya tak tahu apa kat mana silap dia, sebab kita orang breastfeeding, fully breastfeed. Selang sebulan demam. Bulan ni demam, bulan depan sihat, bulan depan demam. Tak payah cakap lah, kita punya cuti kau 16 hari je. Kau junior kan, baru habis belajar, first fresh grad, 16 hari je cuti kau. Habis cuti tu dekat ni je lah gili-gili kita orang ambil EL. dah melaluinya. Lepas tu hantar pengasuh pula. Pengasuh kalau rumah I tu rumah pintu tandas, pengasuh aku tu double. Pengasuh tu double pintu tandas. Dia lagi susah daripada I. Hantar pengalaman hantar kat pengasuh tu, sampaikan ada sekali tu pengasuh tu tak mampu nak bayar duit elektrik dia. 2-3 hari saya perasan saya hantar kan. Bila Makno hantar, biasanya Makno hantar ke depan pintu rumah. Tapi kali ni bila I nak hantar, dia tunggu depan jalan. Bila aku nak balik pun dia tunggu depan jalan. I rasa hari ketiga kenapa dia ni tak bagi aku masuk rumah dia lah. Sekali rupanya dah 3 hari anak aku duduk dengan dia. Bergelapan pakai lilin. Ini juga pergi TNB sambung sebab tak sanggup anak aku kepanasan. Lepas tu itu cerita bab susah senang tu susah senang. Kalau nak cerita pasal breastfeeding pula. Breastfeeding ni anak saya yang pertama tu ada 2 ibu susuan. Oh ya. Sebab tu saya kan memang benci sangat kalau orang cakap, kalau kita cerita pasal breastfeeding, kita cakap kita dah anak kita semua breastfeeding kan. Untunglah bini kau gini-gini, untunglah macam saya ni macam-macam alasan lah, macam-macam. Ini sangat penat, tak Saya rasa payah macam kata. saya rasa macam terguris sebab perjalanan breastfeeding saya untuk anak pertama tu sangat liku-likunya, sangat-sangat teruk sebab satu, anak pertama kita memang tak ada knowledge. Banding anak ketiga ni aku rasa tak ada problem langsung dah. Anak pertama tu sangat problem sampai saya ada 2 anak susuan. Kisahnya adalah kita dua-dua kerja shift wak. Kita ada sejam kan, tak apa kan sembang kan. Kisahnya kita dua-dua ni kerja shift, kita kerja hospital dua orang kan. Anak saya ni sejenis yang tak nak, orang anak breastfeeding ni dia hanya minum susu botol dekat susu pengasuh, rumah pengasuh je. Bila dia jejak kaki dalam rumah dia ada satu mindset yang ini rumah, I should be direct breastfeed. Yang mak-mak breastfeeding je faham betul. Dia nampak mak dia kata kenapa nak kena isap botol kalau mak aku ada dekat situ. Dia rasa mak dia ada sebab dia dalam rumah. Sedangkan mak dia kerja malam. Anak saya memang tak nak minum botol langsung. Kalau dia dalam rumah, dalam compound rumah tu, dia tak nak minum botol langsung. Dia hanya minum botol di rumah pengasuh sebab mindset dia memang pengasuh minum botol sebab mak ayah kerja. Saya ni, saya bagi tahu you, kita nak berjaga anak kita waktu waktu wife saya kerja malam. Saya terpaksa pergi malam-malam, pergi rumah pengasuh bawa botol, letak kat rumah pengasuh kejap, suruh pengasuh susukan, saya tunggu kat luar. Dah susu baru ambil. Itu tak satu. Nombor 2, kalau pengasuh tak ada, yang boleh jadi ibu susuan tu, pengasuh tak ada dik. Tapi pengasuh nak tunggu kau je, kan? Ketuk pintu rumah jiran. Jiran susukan aku. Sebab anak saya memang tak nak botol. Saya pun boleh tak, saya cakap dengan husband dia, boleh tak tolong susukan, akak susukan anak saya. Anak dia pun lebih kurang anak saya. Susukan. So ada satu ibu susuan. Nombor 2, kita pergi balik kampung, bercuti something. Balik sepanjang aku hidup, 8 bulan aku membesarkan anak tu, peti ais tak rosak pula. Bila aku pergi bercuti 5 hari, aku balik blackout. Kita orang punya chest freezer tu habis, rentung habis. Habis semua, kosong, tak ada. Kita balik Sabtu, hari Ahad nak pergi kerja. Hari Ahad ada 1 hari di buffer, hari Isnin nak pergi kerja dah. Okay. Macam mana nak replace? Wife I memang tak boleh buat apa dah. Macam dah mental dah breakdown. Memang pump susu memang tak keluar. Apa yang saya buat adalah saya terus, time tu kau jangan cakap yelah Makno popular. Tak, 9 tahun lepas tak popular pun, tak ada orang kenal aku pun. I tulis kat Facebook,
saya mencari ibu susuan. Saya cari. I bagi tahu you, rakyat Malaysia, breastfeeding community memang bagus-bagus. Malam yang sama I dapat ibu susuan. Malam yang sama juga I pergi. Malam tu juga I shoot pergi. Tahu tak ibu susuan tu siapa? Siapakah? I tak tahu dia kenal tak. Dia kakak kepada Dian Jaunah tu. Dian Jaunah cantik kaya tu, yang cikgu pakai perfume tu. Rupanya kat dia jadi influencer pula sekarang. Kecil dunia. Dia bagi susu kat anak I. So dapatlah 2 ibu susuan. Lepas tu yang si ibu susuan ni pula, Kak Liz jangan marah. Ni cerita biasa lah, kita recycle cerita yang sama. Waktu I ambil ibu susuan tu kan, banyaklah orang kecam I. Banyak kiri kanan. 10 tahun lepas dia macam tak berapa macam apa. Waktu tu tak family dia macam sumbat je lah botol kat anak kau. Tapi kalau orang faham. So macam I dapat banyak macam kutukan dan hinaan lah daripada orang. Sebab macam contoh I ni, macam ni kau ni obses sangat lah dengan ibu susu, dengan susu badan. Kenapa kalau bagi susu formula pun apa jadi semua kan. Kebetulan pula si ibu susuan tu pula rugged. Wah, rambut merah. Itu dia minta maaf dulu tadi, disclaimer. Tapi Kak Liz baik, kita love Kak Liz. Kak Liz, thank you very much. Okay, rugged. Rambut merah semua kan, macam rugged. Memang rugged. Okay, ada sampai satu tahap macam ada orang cakap kau bagi apa, tak pilih-pilih ke ibu susuan tu, nanti pikuk perangai ibu susuan. Tak baik cakap macam tu kan. Tapi diingat Makno batang pisang. Makno bukan batang pisang wak. Kalau kau bukan cakap kat aku cakap balik kat kau. I cakap apa? Ya ke? Biasalah kalau aku nak membagi, kita bagi muka innocent dulu. Supaya orang keliru sebenarnya kau ni, kau nak bagi ke tak? Cakap ya ke? Tak tahulah. Tapi macam kalau minum susu lembu, anak jadi lembu ke? Yang seeloknya lah memang kena reply macam tu. Baru faham. Oh, kalau minum susu mak rugged, anak ikut perangai rugged lah. Kalau minum susu lembu, anak jadi lembu ke? Saya cakap, tu dia member tak cakap dengan kita dah sampai bila tak kawan lah dengan kita. Bagus juga. Saya cakap lah, kalau anak tu jadi tak okey, akulah punca dia, bukan ibu susuan tu. Tak ada kena-mengena, yang mendidiknya aku. So just nak bagi tahu kat sini kan, kita punya pancaroba tu nak bagi tahu. I pernah demam. Time tu I demam tau. Wife I baru lepas bersalin, dia ada bengkak susu kalau tak salah I. I pergi kerja tapi dalam keadaan demam. Tapi I memang tak larat, memang sakit. Memang tak larat lah. Sebab I culture shock. Sebab I macam baru ada anak. Macam kita baru nak adjust dengan kehidupan ada anak tu kan. Malam tak tidur, lepas tu esok kau kerja. Wife you ada kat rumah. Sebab kita orang pantang berdua. Kita orang tak balik kampung, pantang sendiri. And then balik rumah, ambil MC, jumpa doktor ambil MC. Kita terlupa yang kehidupan kita dah tak sama. Dulu kalau kau bujang kau ambil MC, balik kau bongkang lah kau kan. Bongkang lah. Nanti kau balik ada 2 makhluk kat rumah. Kau terlupa ada 2 makhluk kat rumah. I balik I jejak je kaki. Wife I nangis. Macam dia sakit semua kan. Lepas tu ada masalah anak. I pun ada macam tali pusat di time tu macam ada macam infection. Begitu bodohnya kau sampai kau isu tali pusat pun kau tak pandai nak handle. Sampai ada nanah-nanah kat tali pusat. I sampai je wife I nangis. I macam I sudah demam ni. Aku nak buat apa? Terus kena bawa pergi hospital. Tapi sebelum pergi hospital ni tahu I buat apa? I pergi tak. I cakap depan family I macam biasa, tak apa jagi I siap-siap nanti kita pergi hospital. I pergi pintu belakang, buka pintu dapur, nangis wak. Kita nangis seorang. Nangis. So I macam tak boleh nak comprehend sebab I tu memang tak tidur langsung. Dah 2-3 minggu, seminggu 2 minggu tu tak tidur langsung. Esok pergi kerja, balik tak tidur langsung. Dia macam rasa bertimpa. Macam I tak boleh nak adjust dengan kehidupan I time tu lah. And then kita pantang berdua pula. I akan bangun pukul 5 pagi, masak semua nasi, masak semua lauk-lauk dah masak. And then nasi tu I tekan je. So nanti wife I boleh masak lah. Time tu kita tak banyak duit. Kita tak ada duit lagi. So kita macam tak adalah CL tak adalah time tu. Confirm lady tak ada. Tapi kau nak juga pantang sendiri. Kau degil juga nak pantang sendiri. Pantang sendiri wak. 4 hari je pantang kat kampung. Hari ke-5 dah balik KL dah. Itulah rutin saya. Pagi-pagi bangun pukul 5 pagi, masak semua, pergi kerja. Balik kerja, entertain anak semua lah. Sampailah pergi orang tu naik kerja balik 2 bulan. So nak bagi tahu kat sini kan, sebenarnya kalau kita nak kahwin ni, semua benda boleh jadi kalau kita memang like really ready untuk menghadapi benda tu. Kebanyakan masalah yang muncul, yang I tengok kalau contoh lah, ni contoh kalau side perempuan yang komplain pasal husband husband tak participate. Sebenarnya tapi dia orang keliru, macam dia bengang tapi husband bukan jahat sangat, faham tak? Dia macam husband kau lah bukan abuse ke apa, tapi dia macam I rasa lebih kepada communication breakdown. But ada sebenarnya macam ada expectation ke, tapi expectation tu macam tak duduk diam-diam sama-sama fikir okay akan datang ni macam mana. Sebab dia tak ada satu discussion awal sebelum kahwin apa yang perlu kita expect kan. Macam breastfeeding tu
saya punya topik pasal breastfeeding tu bermula sebelum kahwin lagi. Sebab saya dah agree dengan Anis, anak kita kalau kahwin nanti, kalau kita ada anak nanti, anak kita breastfeeding tau. I selalu cakap yang tu. Dia pun agree anak okay But I breastfeeding. rasa it's such a taboo. I rasa sekarang ni macam baru orang start realize that kenapa orang cakap it's not you kaki cukur ke, you ni kaki yang terlebih-lebih expectation ke. Sebab sebelum you kahwin, you kena cakap gaji you berapa, gaji I berapa. Betul. Kena realize benda tu. Sebenarnya apa expectation you sebagai seorang ibu, expectation sebagai seorang ayah. Bukannya lepas kahwin yang rumah kita kena macam ni kan, kena macam ni kan. Tak. Itu drama dek. Itu drama. Tapi hakikatnya I setuju. Sebelum kahwin kita decide, okay sebenarnya you ready anak berapa. Betul. Jangan dah kahwin I tak nak ada anak, you nak ada 10 anak. Kan dah jadi sudah pula dah. Dia sebenarnya rumah tangga ni kadang-kadang dia tak perlu pun suami kau ataupun isteri kau yang jahat, yang macam neraca hidup kisah benar TV3 tu. Tapi dia boleh makan kau secara halus sampai kau hancur. Contoh kan. Contoh kau kahwin, laki kau tak jahat pun, tapi kau kahwin dengan kaki lepak. Banyak jumpa orang yang kahwin kaki lepak, laki kaki lepak merana, tapi dia macam keliru. Perasaan dia keliru sebab suami dia tak jahat pun. Suami dia pergi kerja, tak pernah pukul dia, bayar duit rumah sewa. Tapi jenis yang macam balik kerja lepak mamak, balik kerja okay, Isnin lepak mamak, Selasa main futsal, Rabu mamak lagi. Maksudnya bila balik malam pukul 9, yang bini pun kerja juga, balik kena makan hati tau, makan hati. Tapi kau tak ada isu pun nak, faham tak? Tak ada isu pun nak untuk berpisah. Sebab macam kau nak berpisah sebab kalau kau cerita, suka lepak, macam orang kan macam pening. Tapi kalau kau hidup dalam long run 10 tahun, makan hati tau, makan hati. Sebab tu I banyak jumpa orang, kau jangan kahwin kaki lepak. Sebab benda tu dia tak boleh buang deh. Dia macam addiktif. Betul. Lepas tu okay, 4 hari dah ni. Hari Jumaat, Sabtu Ahad ni pula. Right. I betulkan, I nak betulkan disclaimer. I rasa kehidupan rumah tangga bukan kita kena let go diri kita. Tapi kita kena faham yang bila kita dah kahwin, kita kena ada tanggungjawab. It's okay untuk ada me time. Boleh. I rasa okay. I rasa dia sihat juga, satu hubungan yang sihat, yang dalam satu minggu kita pun nak pergi main futsal ke. Betul. Sekali kita nak jumpa kawan-kawan kita sekali. Hujung minggu ada macam 1 bulan ada 4 minggu, ada 1 minggu tu kita pergi ride ke. I rasa benda tu sihat sebab kita pun tak boleh let go diri kita. Sebab kita nak kena pastikan kita punya mental ni betul. Bila kita nak balik rumah, kita pun nak bagi the very best dekat betul. Kita pasangan dan anak-anak. Ni kita cerita yang ekstrim baik. Ekstrim. Kita bukan kata orang yang lepak tu jahat, tak. Tapi I just nak bagi tahu yang menyaksikan kalau nak perkahwinan ni dia boleh jadi teruk kalau dia tak semestinya kaki pukul, kaki benda-benda yang kecil tapi buat makan hati ni. Ya macam ni sama kalau macam bila sebelum kahwin sebagai seorang perempuan lah, bila kita tengok drama, kita ingatkan you akan berpisah dengan lelaki tu sebab macam ekstrim. Tapi sebenarnya bila kita tengok bawa perempuan tidak le, tak jauh macam tu pun. Tapi sebenarnya it's an everyday punya kehidupan yang membuatkan you rasa macam restless. Tapi tak boleh cakap kan, mak kau pun cakap, alahai okey lah rumah berbayar, ada anak semua okey, dia pun sayang dekat anak-anak kau. Tapi boleh tengok dekat banyak kat kes mahkamah syariah yang benda-benda merepek je orang bercerai sebab tak tutup seat toilet. Sebab tinggalkan towel basah. Memang nampak simple towel basah, tapi if itu adalah sesuatu yang kita tak suka and pasangan kita macam tak nampak benda tu adalah sebenarnya kita tak suka dan tak selesa, tapi dia keep on buat. Tapi perception pada otak kita macam, kau tak sayang aku ke kau tinggalkan towel basah tu, contoh. Betul. So dia macam everyday kind of thing. Sebab tu bila sebelum kahwin, I rasa benda yang macam you rasa yang tak apa-apa ni yang akan affect your whole marriage. Betul. Sabar. Bukan nak condemn lelaki je. Perempuan pun ada. Sabar kejap. Sama. Kita nak cakap yang pasal rumah tangga ni. Macam I cakap lah. Macam lepak tu bukannya benda yang teruk sangat. Tapi in long run, kalau benda tu ekstrim hari-hari, benda tu makan hati kau jadi sebal lah. Kau jadi macam, faham tak? Tapi contoh bagi lelaki. Kalau lelaki perempuan pula contoh benda yang simple tapi lama-lama kau makan hati, jadi sebal, kau bengang, lama-lama tak bahagia, kau bengang, benci, macam tu kan. Kau seminggu ada 7 hari, 6 hari kau merajuk, contoh kan, kau nak membentak 6 hari. Lepas tu sepanjang kau kahwin, memang kau selekeh nak mampus. Lepas tu dengan alasan terimalah I seadanya. Kan? Enggak lah. Faham tak benda-benda macam tu? Sangat-sangat. Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang tak perlu pun pasangan kita tu jahat untuk membuatkan kita jadi sebal sebenarnya. So at the end of the day, kita makna punya prinsip dalam perkahwinan adalah sebelum kahwin pun kita kena discuss benda-benda macam tu. And then kita kena bagi tahu yang apa benda yang you macam mana kita macam mana I dekat fasa yang I tidak mengubah dia, tapi I cuba menerima apa kekurangan dia.
Dan dia juga kena menerima apa kurangnya I dan tanpa perlu mengubah I jadi acuan dia. Itu. I rasa itu yang penilaian yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita ni sebenarnya nak mengacuankan pasangan kita. Kan? Lepas tu I rasa benda yang paling interesting, ada one of my friends, dia macam nak kahwin. Lepas tu dia tanya, perlu ke nanti dah kahwin nak kena serve teh, serve coffee? Kita macam equal. Kan zaman sekarang kan macam woman must be equal with the man gitu. Kan? Tapi dulu I pun ada pemikiran yang macam tu. Tapi bila I kahwin, then I realise bila suami balik, walaupun kita taklah sediakan teh ke kopi, I cakap, yang hari ni I ada beli Zeus Coffee untuk you. Maksudnya bila dia balik, I cakap, yang I ada beli you punya curry puff yang you suka. Dia macam mana bila you serve properly to your husband, ni sebagai pandangan seorang isteri, dia adalah satu action yang menunjukkan aku sayang gila dekat engkau. Tapi ni, faham tak? Dia bukannya macam, suami balik nak kena serve. Kenapa you nak makan apa? Kenapa you nak kena serve tak? Dan I baru faham kenapa benda tu adalah satu ladang pahala yang sangat besar. Macam contoh kadang-kadang suami I tegur halus kan, I rindulah masakan you. Mungkin sebab dah 3-4 hari kita asyik makan dekat luar sebab I terlalu busy. Bermaksud suami kalau dah tegur halus macam tu, maksudnya kita pun kena sedar tempat kita sebagai seorang isteri. At the end of the day, apa sahaja I rasalah kan orang macam cakap, sebagai seorang isteri you kerja macam mana, you kerja macam mana. Tapi sedar juga bahawa you are doing it for the sake of Allah. And second, sebab you memang sayang. Kau sayang kan suami kau. Sebab tu kau sediakan makanan, kau sayang dia, kau siapkan semua benda sebab kasih sayang. Betul. Tapi kalau anak nak fikir, tak adil lah, dia tak buat, aku buat. Ada ni. Tak boleh. Itu jumpa kat Twitter dulu lah yang orang screenshot masuk kat Facebook kot. Tugasan isteri. Tugasan suami. Pap. Tugasan isteri. Pap. 1-2 je. Aku terus pening. Jadual bertugas ke? Kat kelas ke? Kenapa ada jadual bertugas? Tapi betul kita cakap, macam you cakap tadi kan. I rasa sebenarnya kita jangan sibukkan dia perlu jadi apa. Kita sibukkan macam you kena jalankan tanggungjawab you. Role you macam mana. Walaupun I tak lah, I memang mengaku lah, I bukanlah seorang yang baik sangat pun. Saya ni suami yang biasa je. Tapi kita cuba bagi jadi yang terbaik untuk role yang sepatutnya kita galas tu. Macam suami kan, kena bayar rumah, you kena menafkahi wife you, you kena jadi provider. Provider dulu, zaman-zaman susah dulu, zaman-zaman yang sewa beratus tu, saya memang bayar semua benda. Wife I macam duduk entertainment je lah. So I rasa kalau kita jalankan tanggungjawab kita yang sepatutnya, automatically orang tu pun akan menjalankan tanggungjawab dia. Betul? Seadanya. Saya rasa macam tu lah kot. Sebab saya rasa netizen akan kecam saya apabila saya kata daripada hari pertama saya kahwin, saya tak tahu macam mana washing machine tu berjalan. Saya tak pernah cuci baju, tak pernah lipat baju, semuanya suami. Tapi kalau orang dengar, orang akan fikir bukan ketugasan seorang isteri. Tapi itulah bila kita kahwin, kita akan cakap sebenarnya I tak suka tahu lipat-lipat baju, tapi I suka sangat masak. Sebab saya suka masak. Saya boleh masak pagi, petang, siang, malam. Tapi saya tak suka benda-benda berkaitan dengan baju. So bila kahwin, orang macam kata lah, pasal baju boleh lipat pun kau nak discuss. Tapi kalau itu adalah penting. benda yang saya tak suka, saya sanggup cuci, saya sanggup masak, tapi saya tak suka benda berkaitan dengan baju, dia accept benda tu. So sebab tu bila ibu mak saya berkata, ya Allah, laki kau tu dialah yang lipat, dialah yang tu, faham tak? Tapi saya fikir, tak apa, sebab suami saya pun terima yang saya punya perangai ada macam ni. Saya pun terima perangai dia ada macam tu. So sama-samalah kita stay happy. Dia kena discuss sampai kita dapat satu titik persetujuan yang kat tengah-tengah tu. Macam contoh kan, waktu mula-mula kahwin, saya pernah cakap dengan wife, ini belum kahwin lagi tau. Saya kata macam ni, nanti kan time tu dua-dua kerja. Saya kata anak kita, bila dia orang dah start sekolah, bila dia usia start sekolah, sama ada tadika ke, darjah 1 ke, one of us ataupun kita mesti ada ability untuk hantar dan ambil. Saya tak kata kena berhenti ke tak. Saya kata mungkin time tu kita dah ada seorang dah naik pangkat, seorang tiba-tiba kerja sendiri, mungkin you jadi isteri rumah, apa sekalipun, ini rancangan kita lah. Pada usia anak saya yang pertama umur 6 tahun, kita mesti ada keupayaan untuk hantar anak kita dan ambil anak kita. Walaupun I tak kisahlah, saya tak katalah public transport tu teruk ke tak teruk, ni anak saya tau, bukan anak korang. Maksud saya punya konsep adalah, saya ni memang nak hantar dan ambil. Suka hatilah kau nak kata aku manjakan anak aku ke, lantak. Saya memang nak anak saya pergi dan hantar untuk anak saya. Tibanya sampai, and then bila kita ada persetujuan macam tu, yang satu perancangan macam tu, waktu mula kahwin sampai anak umur 6 tahun tu, kita ada 7 tahun, setahun mengandung,
6 tahun yang sampai nak tiba ke 6 tahun tu kan. Wife Mak Noh dengan Mak Noh, kita orang memang tak buat hutang baru, tak beli kereta mahal-mahal. Walaupun time tu saya kerja kat Sainabi, dulu kerja kat Sainabi, time tu kawan-kawan kita semua dah Toyota lah. Engkau, yelah budak-budak fresh kat time tu kan, macam Kita masih Wira je lagi. kita masih lah Myvi time tu. Kita kerja, kita sewa rumah RM400, tak pergi travel. Kita memang at the very minimum, dan Alhamdulillah Allah kabulkan pada usia anak saya yang pertama tu 5 tahun, yang hujung tahun tu tahun depan tu 6 tahun kan. Kita beli rumah, bulan yang I dapat kunci rumah tu, previous month, kita orang dah habis semua. Kereta dah habis, credit card tak ada. Kedua-dua kereta tak ada hutang langsung. Saya waktu ambil saya kunci rumah tu, saya hanya ada komitmen rumah sahaja. Sebagai orang yang dah berkahwin, itulah kan benda yang macam kita look forward sangat sebenarnya. So time tu, bila saya dah ada hutang rumah sahaja, saya katalah, apa kata you berhenti kerja, kan kita dah tak ada hutang. Lepas tu Alhamdulillah lah. Sebab tu saya kata kan, saya bukanlah nak puji wife lebih-lebih, tapi kalau aku puji pun puji diri sendiri tak apa kan. Jangan puji bini orang. Tapi sebab tu kita memang kena pilih, pemilihan tu memang kena tepat. You memang kena pilih tepat. Bagi tahu siap-siap betul-betul. Alhamdulillah saya memang, wife saya memang sepanjang perkahwinan 10 tahun ni, saya memang, Allah memang bagi saya rezeki lah, isteri yang solehah. Okay. Dia pun okey berhenti kerja. Walaupun gaji dia okey tau time tu. Sebab waktu dia berhenti kerja tu, dia dah tahun ke-10 bekerja. Tapi itu yang orang kata, mungkin ada orang akan cakap, tak apa-apa bodohnya, kenapa nak kena berhenti kerja, gaji kau dah besar, kau dah belajar. Tetapi bila kita dah ada satu kesefahaman, kita selesa, kita pun suka sebenarnya suami kita menanggung kita semua, and we believe that apa-apa sahaja jalan akan datang, Allah akan bagi rezeki lebih kepada Mak Noh sebagai seorang suami. Betul sangat. Itu memang sangat-sangat betul. Mak Noh ingat lagi waktu Mak Noh mula-mula, macam dalam 6 bulan sebelum berhenti kerja, macam dalam 6 bulan nak merealisasikan dia berhenti kerja tu, I punya survey apa tau? I tak survey orang yang lagi kerja lagi bagus daripada I survey orang yang sama level ataupun rendah daripada I, yang bini dia suri rumah. I akan dapat satu jawapan yang sama. Kebanyakan orang, I tengok je orang-orang yang kerja gaji 1,000 lebih, I akan pergi ke orang tu, I akan tanya, macam mana ya? Okey ke gaji bini suri rumah? Bini kau macam ni suri rumah okey ke? I akan tanya. Kebanyakan dia akan cakap macam ni, Mak Noh, sebenarnya kan kita kalau kita periuk tu besarlah kerak dia. Kalau periuk kita kecil lah kerak kita. Kita manusia, kita akan adjust according kita punya situation tu. So macam dulu mungkin ada 2 gaji, perbelanjaan kau bini-bini, tapi bila kau ada 1 gaji je, you ada satu mindset yang kita dah tak ada sumber yang lain, menyebabkan kita terpaksa fitkan everything dalam 1 gaji yang sama. Yelah, kita belanja ikut apa yang kita terima duit gaji. So kalau terima dah sampai takat tu, takkan nak melebihi takat yang telah diterima setiap bulan tu. And then waktu berhenti kerja tu, tapi kita bulatkan hati. Sebenarnya tahu pun gaji satu orang tu memang berat sikit. Sebab time tu anak dah bukan seorang, anak ada 2 orang time tu kan. Tapi bulatkan je hati. Usaha yang kita dah buat hanyalah kita dah settlekan semua hutang. Kita ada 1 hutang rumah je. Tapi kalau ikutkan gaji tu macam agak beban sikit lah. Boleh beban, bawa bekal semua kan. And then datang rezeki satu. Datang rezeki. Allah bagi rezeki. Allah bagi, Alhamdulillah. Memang in fact, apa yang saya rasa sekarang, kerja seorang lebih lagi banyak daripada waktu kita kerja berdua. Benda ni betul. Yang saya nampak tu sebab apa tahu? Keberkatan. Mungkin isteri redha, suami pun menjadi macam happy tau nak keluar dari kerja, sebab tahu dah, bini aku pun happy dengan apa yang aku plan dengan dia asalnya. So dia keluar, faham tak? Bila you cari rezeki dalam keadaan yang you happy, betul, you akan terima that vibration, you akan terima benda-benda yang daripada Allah yang Allah nak kasih. Tapi kau pun kalau keluar kerja dalam keadaan isteri aku tak suka, isteri aku tak happy, aku pun tak happy, aku jadi sempit-sempit. So bila jadi sempit, otak kita sendiri pun macam betul, jadi macam tu tau. Alhamdulillah yang saya boleh bagi tahu betul apa saranan kawan-kawan saya yang dulu sebelum saya berhentikan wife saya berhenti kerja tu. Apa yang diorang cakap, saya juga akan cakap benda yang sama kepada korang. Yang sebenarnya it's not against kerja tak kerja. It's just nak bagi tahu macam ni. Rezeki tu memang Allah bagi. You just kena yakin dan you kena usaha. Kau janganlah yakin duduk saja deh. Rezeki tak datang boleh. Kau kena bagi jemput rezeki tu, okay? Kita kena yakin yang rezeki tu Allah bagi, dan kita kena yakin yang kalau macam contoh you menafkahi wife you kan, you tak ada rasa, you memang ikhlas lah menafkahi wife you bagi kat mak bapak, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sebab tu Mak Noh boleh nampak pesanan Mak Noh tetap sama. Kalau kita nak rezeki kita ada, kita jangan kedekutkan 2 benda ni. Satu keluarga kita sendiri, satu lagi dengan parents. InsyaAllah rezeki tu akan ada lah, insyaAllah. Tapi kau kena usaha lah. Kita ni Al-Kuliah lah wak. Kenapa Al-Kuliah? Tak boleh Al-Kuliah. Aku tak sangka hari ni dia punya direction of podcast ke arah tu ya.
Okay, teruskan. Kita teruskan Okay. dengan momentum kita. Soalan seterusnya, Hmm. tadi kita dah cakap pasal breastfeeding, betul tak? Tapi Mm-mm. I nak betul-betul ada satu section di mana kita nak highlightkan kepada para suami dekat luar sana yang mungkin sebenarnya tengah struggle in understanding kenapa your wife choose to breastfeed your child. Sebab ada je orang macam saya personally, saya memang nak breastfeed sebab kita tahu kebaikan tu. Tapi betul lah, sebab bila anak you yang pertama tu adalah anak eksperimen, selalunya you macam you dengan suami you pun tak jelas Betul. kenapa budak ni macam saya, doktor cakap anak tak cukup vitamin D. Dah kenapa pula tak cukup vitamin D? Katanya breastfeeding cukup saja. Maksudnya sebagai seorang ibu, you pun tak supplement yourself dengan the necessary nutrients sebagai contoh kan. Betul. Mungkin hari-hari you pun makan nugget dan sebagainya, lepas tu nak expect anak dapat nutrien macam mana? Betul. So kita maksudnya struggle, maksudnya saya nampak suami saya pun struggle untuk memahami kenapa saya paksa diri saya untuk go through. Tapi bila kita duduk, kita discuss and dia pun nampak okay, tak apa. I support you. Okay, ini adalah untuk suami-suami dekat luar sana yang sebenarnya sedang cuba support Betul. bini dia nak breastfeeding. Tapi dia tak tahu apa peranan dia sebagai seorang suami yang dia boleh bantu cekalkan bini dia. Sebab bini you mungkin nak breastfeed, tapi tengah-tengah jalan, tapi tengah jalan dia macam, nama yang I tak nak lah, I dah tak boleh. Tapi sebagai seorang suami, you dah tahu sebenarnya bini you nak, tapi cuma dia tengah down. Apa yang kita sebagai seorang suami yang boleh assist bini dalam menguatkan semangat dia, dalam beritahu dia it's okay yang sikit je lagi. Tapi kalau you betul-betul dah tak boleh, it's okay. So apa sebagai peranan seorang suami? Sebab I rasa suami je yang betul-betul boleh betul-betul adjust tau mood bini tu. Macam I dah setahun lebih dah menyusul anak kedua ni, tetap sampai kata tak apa yang selagi you rasa dah tak boleh, tak apa. You jangan rasa macam rugi beli breast pump lah, apa dia lah. Teruskan. So nak ada satu segmen di mana suami-suami yang sangat supportive kepada ibu-ibu yang sedang breastfeeding. Pasal breastfeeding, maknanya kita tak cakap benda yang sama je. Kita kan, as a suami kan, kita tak boleh jadi penyokong. Kita kena jadi pengurus. Penyokong ni, biasanya penyokong-penyokong ni akan menggagalkan misi. Tahu tak sebab apa? Tapi in order untuk nak jadi penyokong ataupun pengurus tu, nombor satu, you memang kena ada, ni adalah apa-apa juga, dalam keadaan apa-apa pun sebenarnya. Kita kena tahu apa yang kita buat tu kenapa. So kebanyakan suami ataupun orang yang yang mungkin tak berjaya, diorang sebenarnya tak faham secara penuh kenapa dia buat sesuatu perkara tu. Kalau dalam kes kita nak cerita ni adalah susu badan lah. Macam contoh kalau kita bercinta kan. Kalau kita macam contoh kau bercinta, cinta mati. Kau tahu kenapa kau suka dengan makwa kau. Kau tahu kenapa kau suka dengan girlfriend kau. Orang tak bagi kahwin pun kau kahwin lari. Faham tak maksud I nak bagi tahu? I nak bagi tahu kat sini. Sebenarnya kita kena, kalau kita nak buat sesuatu tu, kalau dengan betul-betul kita faham kenapa, kita mesti akan tempuh juga. Kebanyakan orang zaman sekarang ni mungkin berbuat suatu perkara tu, dia bukan, mungkin dia tahu tapi dia bukan sepenuhnya. Dia macam tak on the surface sahaja. Mungkin dia tahu okay, menyusu, memang kita adalah menyusu bagus lah. Faham tak? Macam Makno mungkin bernasib baik sebab Makno lahir dalam adik-beradik yang semua menyusu badan. Adik-beradik ramai semua menyusu badan. I keliling-keliling I semua breastfeeding. So kita tahu kepentingan susu badan tu apa, dan kita memang dah bulatkan hati suami isteri, memang apa pun jadi kita akan cuba sedaya upaya untuk menyusu badan. So bila kita ada kita punya foundation tu dah kuat, kita akan buat apa? Kita akan cari ilmu kan. Kita akan pergi kelas, you name it lah, kelas apa yang tak pergi, semua kelas I pergi. Dan I pergi ni memang sebab I nak menyusukan anak I nak susukan anak I breastfeeding. And then barulah kita boleh jadi pengurus tu. Penyokong ni apabila dia macam ni, contoh kan, kadang-kadang bila you tak ada knowledge dan you jadi penyokong 24 jam, orang perempuan ni, wife kita ni, kadang-kadang dia bukan tak nak menyusukan, tapi dalam keadaan dia yang tengah berpantang, mungkin hari tu hari emosi dia macam yelah, dia ada turun naik kan. Bila kau tak ada ilmu dan kau tak tahu kenapa apa kau buat tu apa, bini kau, contohlah kau nampak bini kau nangis dan sebagainya kan, kau mula start enjin kereta pergi beli susu formula. Tak apalah bang, apa yang terbaik untuk you, I sokong. Padahal sebenarnya bini kau berpotensi je, okey je lagi. Cuba tinggal lagi kau nak pergi gosok sikit belakang, ataupun you bagi motivation sikit. Kalau ada duit lebih kau bagi pokong, keluar susu dia nanti. Tak, maksudnya nak bagi tahu kat sini adalah kadang-kadang kegagalan tu bukan sebab dia memang tak boleh dah. Sebenarnya kita tengah down sikit. Tengah down sikit, you macam pandai handle. Ataupun contoh macam I cakap kan, susu beku kita, satu freezer tu hilang. Katakanlah I ni memang tak tahu apa I buat. I hanya kerana sokong dia je lah, nak susu badan aku sokong kau je lah. Ketika tu dia dah menangis gila, wife I dah menangis. Memanglah kau nak dapat pun senang. Wife I memang pump tu tak dapat, tak keluar dah. Hari tadi plug macam terdiffuse macam mana tak, lepas tu dah terdiffuse, lepas tu terbuka sikit yang peti ais tu, I simpan dalam satu freezer.
habis ya untuk 3 bulan punya stok. Kita Ya. pula busy Wak. Time tu dia punya emosi rasa macam nak teruskan ke tak? Betul. Sebab kena ingat tau, bila dah tak ada and you adalah seorang wanita yang bekerja, you memang akan down. Dia punya down luar biasa punya down. Betul. Sebab you bayangkan orang yang pump ni, I memang salute lah orang yang buat EBM ni. Sebab apa tau? Sebab tu I memang ada satu empathy kat wife I waktu dia bekerja, waktu dia, sebab tu lah I memang cuba saya beri, sebab dia memberi tu untuk menjayakan penyusuan tu, apalah sangat dengan kau punya suami punya sokongan ni. Sebab macam wife I kan, contoh kita kerja sama-sama, I ingat lagi waktu kita lunch kan, time tu kita muda-muda time tu kan, kita dah rancang-rancang nak lunch mana, kau nak lunch mana, kedai mamak mana, kau nak pergi kedai mana. Pukul 11 tu dah rancang dah. Manakala wife I rehat sejam je ni. Sebab setelah beli bekal-bekal time tu lah nak solat, time tu lah. Maksudnya sepanjang dia menyusu, anak pertama kedua tu I rasa 5 tahun tu, dia tak ada waktu lunch dengan kawan-kawan. Mana ada lunch dengan kawan-kawan? Maksudnya dah tak ada lah, dari hidup dia tak ada dah. Dia hanya makan dalam bilik menyusu seorang-seorang, makan nasi-nasi. Macam kalau I personally nak jumpa klien ke apa, kadang-kadang waktu tu adalah waktu kita nak kena pump susu. Tapi kadang kena tebalkan juga muka. Kena pakai juga nursing cover. Orang pun tanya. Macam hari tu I pernah hadiri ada satu meeting room yang sangat besar. Ada dekat 30 orang, which is 25 orang adalah lelaki. So kita punya mesin tu pula tak berapa mesra bunyinya. Yang hadir pula 40 tahun ke atas. Kita yang muda-muda katanya. Ya Allah, malunya bila ada speaker. Macam mana speaker tanya, sorry ya, boleh saya tanya, ada something wrong ke dalam meeting room kita, macam bunyi bzz, bzz. Saya punya malu. Betul. Tak boleh cakap. Nak bagi tahu kat sini, orang yang bekerja dan dia mengekspreskan susu breast milk tu, dia memang berkorban lah. I bagi tahu dia memang berkorban. Okay, so I just nak bagi tahu kenapa wife I tu memang sangat stress. Sebab you nak ekspreskan breast milk kat tempat kerja tu, you macam dah let go diri you tau. You tak ada kawan-kawan dah. You memang fokus untuk nak hasilkan susu you je. And then bila susu tu dah bakar habis semua, kalau lah I ni tak faham kita punya mission kita tu, tentulah jalan mudah adalah pergi start susu formula. Pergilah pergi susu formula. Tapi bukan susu formula tu salah, tapi sebab kita dah ada perancangan kita sendiri. Dan kita tahu objektif tu kenapa kebaikan yang kita nak semua tu kan. Kebaikan susu ibu ni bukan untuk baby je, untuk mak pun dapat kebaikan juga. Tentulah I terus je pergi beli susu formula. Tapi apa yang buat, kita terus malam tu juga I pergi cari ibu susuan. I cakap kita replenish dulu. I dapatkan dalam sebulan ke 2 bulan punya supply pakai susu ibu susuan tu. So dalam masa tu wife I replenish balik. Nampak tak betapa penting ni sebenarnya. It's not about macam you ni hebat tak hebat. You cuma perlu tahu kenapa you buat sesuatu perkara, bukan ikut-ikutan. You memang tahu to the core of kenapa you nak buat benda tu, and then you kena ada knowledge yang betul. Baru kita akan berjaya. Dan benda ni sebenarnya apply kat semua area kehidupan pun. Kalau kita nak berjaya dah hidup ke, belajar ke, apa-apalah. Memang kita kena tahu. Cari jalan selagi boleh, selagi tak langgar jalan mana dinding pun tak apa. Cari jalan selagi boleh. InsyaAllah akan berjaya. Itulah dia kisahnya. Inspirasi tak? Sebab tu aku marah. Inspirasi. Sebab tu I memang I rasa macam sangat kecil hati kalau orang macam simply sebab topik breastfeeding ni dia macam sensitif juga sebenarnya. Sensitif sangat-sangat. Makna pernah buat satu konten tau. Makna cakap susu ibu dengan susu lembu kot. I buat content comparison bawah mikroskop. I punya tujuan utama buat content tu, I just nak bagi tahu yang at the end of the video tu, dia punya kesimpulan adalah susu ibu adalah yang terbaik buat bayi. Which is that adalah fakta yang tak semua orang, tak boleh kita tolak. Memang susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi kan. Kau beli susu tepung yang paling mahal dalam dunia ni pun, dia tetap akan ada disclaimer kat situ, susu ibu adalah susu yang terbaik buat bayi. Tapi begitu ramai orang yang defensif kat bawah tu, menunjukkan bahawasanya banyak orang yang ada internal guilt kat dalam. Sebenarnya diorang defensif tu bukan sebab nak kecam makno tau. Tapi dia mungkin sebab macam aku tahu benda tu bagus, tapi mesti dirasa kalau boleh diputarkan masa, kenapa aku tak cuba cari jalan and atasi instead of emosi, tak apa dah. Kebanyakan yang apa tahu? Kebanyakan yang komen kalau makna tulis buat satu konten yang mengenai susu ibu adalah terbaik buat bayi, kebanyakan akan bagi surat tunjuk sebab. Padahal aku tak minta pun surat tunjuk sebab tu. Maksudnya macam ni, I just nak bagi tahu macam ni, the world is not evolve around you lah. Kita cuma bagi tahu fact je, susu ibu terbaik buat bayi. Sepatutnya kita kena accept dengan hati yang terbuka. But kebanyakan orang akan cakap macam ni, tak semua orang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita tak sama. Keturunan saya bukan saya je tak boleh minum susu.
mak saya, nenek saya, kakak saya, kita orang memang keturunan tak ada susu. Semua orang tak faham. Kami dah cuba. Faham tak? Tiba-tiba bagi tunjuk sebab. Apa ni? Tak ada siapa pun kisah kau bagi kita. Tak ada siapa pun cakap kau jahat. Aku cakap susu ibu terbaik je. I just nak bagi tahu betapa orang sebenarnya knowledge, bila cara jawab macam tu kita dah tahu. Kita orang yang dalam community breastfeeding ni, kita tahu cara jawab tu pun dah kita tahu sebenarnya orang tu tak cukup knowledge. Betul. Contoh macam waktu, sebab kadang-kadang kita pun kena realise ada juga doktor dengan nurse yang sebenarnya bukan pro breastfeeding. Betul. Ataupun sebenarnya diorang pun sebenarnya sama macam kita. Sebab doktor tidak diajar ya. Bila saya tanya kat kawan doktor, mereka tidak diajar tentang breastfeeding. It's just a part of the syllabus. Macam tu lah. Sikit je. Dia macam faham gitu-gitu manja macam tu. Sebab tu ada spesifik apa kata lactation counselor. Memang you kena pergi, you kena belajar. Cumanya bila I sedar benda tu obvious waktu anak kedua, anak kita kuning lepas tu waktu kena tahan kat hospital sebab kita demam, so doktor pun takut potensi anak pun ada infection. So doktor macam doktor dengan dia pun macam cakap, oh kenapa tak bagi je botol susu. Tapi kita macam tapi kita dah baru hari pertama, hari kedua kan, sebab dia nak kurangkan kuning, takut juga isu demam. Tapi kita fikir tak ada masalah sebab takut susu tak keluar. Dia tak ada, kita dah belajar jangan ubah ilmu tu. Kolesterol kita tebal warna dia sangat tebal, so jangan risau, which is kita berteguh hati meneruskan. Betul. Alhamdulillah keluar hospital. Tak ada maksudnya kalau you kena cari ilmu. Betul, cari ilmu. Dan kalau you nak dapatkan nasihat tu, you kena dapatkan orang yang betul-betul memang dalam bidang tu. You jangan cari orang yang tak pro breastfeeding. Lepas tu memang orang tu akan kata bagi je botol. Itu yang kita tak nak tu sebenarnya. Ada je dalam kes yang kan, kalau pergi kat KK kan, dia kan ada graf kan. Betul. Ni individu ni masalah individu, bukan masalah KK kita. Kita kena cam pula. Ni masalah individu, orang tu, okay. Dia check graf kan. Graf tu macam dia kan ada macam graf obese lah apa whatnot kan. Padahal budak tu memang 6 bulan tak makan apa-apa yang lain. Tapi gems. Dia suruhnya puasa. Dia suruh macam berhenti jangan minum susu ibu. Ada juga ada juga yang anak kecil dia suruh top up susu formula. Betul. Sebab anak I spesies halus. Padahal mak dia besar ni. Macam mana pula anak dia memanglah kecil anak dia. Macam tu. So nak bagi tahu yang sebenarnya breastfeeding ni, kalau you kena dapatkan orang yang betul untuk bagi you advice. Jangan main hantam promo je, nanti kau akan sesat di hujung jalan. Okay, second last question. Kita dah cakap panjang sangat dah ni pasal breastfeeding. Tapi mungkin juga pada ibu-ibu mengandung yang dekat luar sana rasa macam terabai ke, ataupun suami sendiri pun tak tahu kenapa bini punya emosi fluctuate waktu pregnant. Contohnya especially untuk orang yang baru berkahwin, lepas tu alhamdulillah bunting pelamin, lepas tu kita pun rasa macam isteri aku ni dah kenapa jadi dia macam ni perangai kenapa dia macam ni, jadi moody, jadi gitu. So sebenarnya sebagai seorang suami juga lagi sekali, apa yang suami boleh take into action kepada bini dia yang sedang mengandung? Tak tahulah kalau macam Mak Noh, bukanlah hanya kerana hanya setakat kat mengandung je lah. Tiba-tiba bini kau beranak kau je jahat balik, tak lah. Tapi I punya point of view macam Mak Noh selalu tengok ayah mertua saya sebagai reference. Sebagai reference dan juga sebagai satu benda yang boleh menghentikan I daripada menjadi orang yang jahat. Sebab ini pesanan kepada orang lelaki lah. I rasa kalau macam mana, I rasa benda tu memang boleh tukar mindset kita. I rasa bila I macam contoh, kita manusia biasa kita kadang-kadang bergaduh juga sasakan. Tapi dia akan menjadikan satu, dia tak boleh nak bagi I jadi lebih nak bagi lebih bila I terfikir pasal ayah mertua I. Sebab wife I kan, dia memang ayah dia cikgu. So dia memang dibesarkan dalam keadaan yang very proper. Ayah mertua I memang baik sangat-sangat. I kahwin pun tak ada duit hantaran dia kata tak payah bagilah berapa-berapa nak. Tak ada duit hantaran, kenduri belah dia sponsor. Hari pertama waktu I nak pergi honeymoon tak ada duit, bagi cash. Datang rumah I, waktu datang rumah I kali pertama yang cakap rumah I kosong, bagi duit untuk belilah meja makan. Kesian ayah tengok kau tak ada meja makan. Aku belilah meja makan 4 kursi yang ongek tu. I nak bagi tahu, bila kita memandang, bila kita tengok wife kita tu adalah anak seseorang. Macam tu I nak bagi tahu. Wife kita ni adalah anak kepada seseorang yang dia dijaga oleh seseorang yang jaga dia dengan penuh kasih sayang. Ditambah pula tiba-tiba alhamdulillah Allah bagi Mak Noh anak pula. 2 pula tu anak perempuan kau. So Mak Noh benda-benda ni lah, sosok-sosok ni lah yang sebenarnya yang macam dia
dia macam bendung I tau daripada nak pergi jauh. Contoh kalau kat gaduh lebih-lebih sangat aku teringat aku ambil orang tua ni jaga anak dia elok je, dapat kat aku centahi kau buat kan. Sama lah, makna ada satu perasaan malu apa tau waktu mula-mula yang sebelum waktu kita duduk rumah sewa RM400 yang buruk semua tu kan. Makna ada satu perasaan yang wife I tak pernah, dia bukanlah anak sangat orang kaya, tapi dia hidup dalam keadaan proper. Anak cikgu, mak bapak cikgu kan. Kalau kat kampung tu cikgu macam banyak lah gaji. Itu macam kat kampung tu macam status dia lain lah. Kalau rumah besar tu macam cikgu lah. Kan? Betul. Macam cikgu macam tu lah. So dia dibesarkan, dia bukan sangat kaya, tapi dia dalam besar dalam keadaan yang sangat proper. Mak bapak dia bagi cukup makan, rumah selesa. Mak bapak dia jaga dia baik. Lepas tu tiba-tiba kahwin dengan kau. Wih. Itu ada getah. ayat kan, orang kata apa? Mak bapak dia jaga elok je. Dapat engkau hancur. So makna yang menjadikan makna punya satu semangat ataupun guidance lah kan adalah I selalu rasa macam I ambil Anis ni elok je bapak dia di rumah. Dia datang duduk dengan aku 3 getah, tiris kan, tak ada aircon, tapi dia duduk juga dengan I 6 tahun. Tapi I rasa kenapa you punya father-in-law okay, mungkin sebab dia pun nampak inilah permulaan hidup aku dengan bini aku dulu. Mungkin juga. Mungkin juga kan. Sebab tu dia nampak macam something like a projection dan macam insyaAllah dah makna pun baik. Gitu kan. InsyaAllah. Maksudnya dia pun tahu macam tak apa. Just perlukan a little bit of support pada peringkat permulaan untuk memulakan hidup. Betul. So benda-benda tu kan sepanjang mana duduk rumah tu kan. Kalau you all tanya kenapa I ni kan I siap masak frozen food tau. Dulu waktu sepanjang breastfeeding, I buat frozen food. Maksudnya hari Ahad adalah hari I pagi-pagi, pukul 7 pagi lepas subuh tu, I pergi pasar, I akan beli barang-barang, I akan masak. I akan masak. I bukan buat pack. Isnin sampai hari Jumaat. Lepas tu, I buat semua benda lah waktu 6 bulan pertama breastfeeding tu. Sebab I punya aim macam ni tau. Kau tolonglah. Kau tak payah buat apa-apa pun tak apalah. Tapi kau tolong susukan anak aku. Faham tak? Sebab I tak nak tambah. Sebab dia kerja. Kalau kau nak suruh masak semua, nanti I tengah balik nak kau nak cuci breast pump lagi. Ya Allah. Maksudnya pada kita punya deal adalah kau susukan anak, yang lain I buat. Untuk at least first 6 months tu yang paling crucial sekali, yang kita nak eksklusif kan. So dan dalam masa yang sama I memang sentiasa dihambat rasa apa tau. Macam I cakap tu lah, I bawa anak orang datang dengan I, kehidupan dia ya Allah Tuhanku, macam tak bad. I sentiasa rasa macam tak puas. I rasa macam dia duduk dengan aku teruk, tapi dia tak duduk dengan aku 6 tahun bukan sekejap tau. I rasa 6 tahun tu lama. Kalau you all tengok lah, contoh lah kalau korang pernah tengok social media lah kan, rumah I sekarang, ketahuilah sebenarnya I duduk rumah ni baru 3 tahun. 6 tahun lepas masuk 4 tahun. Aku duduk rumah tu lagi singkat daripada rumah yang teruk tu. Tapi Anis okey je. Dia tetap duduk dengan I. Dia menyusukan anak I lagi. So I macam tak ada reason untuk macam ni bagi I, dia. I tak ada reason untuk macam tak support. Macam tu lah, itulah yang menyebabkan I, yang drive I untuk participate dalam apa yang I buat 6 tahun lepas. Tapi sekarang macam contoh kan, sekarang kita dah wife dah suruh rumah kan, rumah pun kita dah beli selesa, peti ais pun habis basuh pun je kau tekan je, betul kering dah. Takkan kau nak suruh aku juga buat? Tak boleh lah dek. Nak pula sekolah. Anak I memang pagi-pagi semua pergi sekolah, balik pukul 3. Tapi best kan kahwin macam bila kita tahu fasa, itu fasa kita, lepas tu dah sampai fasa yang ini pula, and bila kita kenang, dia akan rasa macam appreciate tu luar biasa sikit. Betul. Tapi Alhamdulillah macam I rasa wife I pun okay. Macam I pun nak offer nak apa, nak ambil maid ke kan. Tapi dia kata sebab tu lah mak cakap, dia pelik kan, kenapa macam isu serve air pun jadi marah kau kan. Padahal tu macam kau ke, padahal kan? waktu bagi tu dia macam tak, tapi orang lain macam rasa dia ni tak payahlah. Kan? Kelaki kau tak ada kaki ke? Bukan tu isu kau dia sebenarnya. Kau musuh ke sekarang ni? Musuh ke? Itulah dia. Macam mana offer Anis maid. Anis cakap ni nak maid ke? Kau nak maid, ambil lah maid seorang. Tapi apa yang Anis cakap, satu, rumah kita bukan rumah Isu Aslam. Lah. Rumah kau adalah rumah teres biasa je kan. Dia kata lah, kan budak-budak pergi sekolah dari pukul 7 pagi sampai pukul 3.30. Sebab anak-anak pun dah besar. Bukannya anak kecil-kecil yang mungkin lari-lari, yang memerlukan ekstra bantuan ke. Anak-anak pergi sekolah pukul 3.45 nak balik. So daripada pagi sampai pukul 3.45 tu I kan tinggal seorang je. Paling-paling pun dulu waktu yang si kecil tu masih duduk dengan dia, sekarang si kecil pun dah pergi sekolah juga. Dia kata I dengan si Suri je.
I boleh je buat. Lagipun Anis wife I dia memang tak suka macam ada maid ironkan baju I ke. Oh, faham. Dia Very macam personal. Jangan sentuh betul lah. Sebab tu baju I laki pun pelik. aku. Sebab tu I pelik orang sangat rasa marah kalau macam rasa macam tertindas sangat kalau wife I iron baju I. Kan wife I nak iron baju I tau. Dia memang tak bagi. Dia memang tak suka maid adalah dia tak suka orang. Dia boleh kalau I panggil macam helper. Kadang-kadang ada juga kan kita Macam panggil gaji harian tu kan. datang ke maid basket sekejap tu kan. Macam kalau macam dah teruk sangat, kita dah tak larat sangat, kita panggil orang ikut jam tu kan. Itu okey. Tapi dia tak boleh macam ada orang masak untuk I kalau masak ataupun iron baju untuk I. Biar I yang buat. Sebab pada I itulah kata itu ikut masing-masing punya keselesaan kan. Macam kita nak masak, kita nak buat A to Z tu sebab kita rasa itu adalah air tangan. And dia macam ni tau, act of service. Act of service ni adalah dalam marriage yang paling banyak you punya kasih sayang tu sebenarnya berlaku dalam tempoh act of service tu sebenarnya. Sebenarnya masak ni pada I ni point of view I sebagai seorang suami lah. Aku tak adalah suka merendang pun sebenarnya. Sekali setahun waktu raya okey lah. Tak payahlah merendang ataupun asam pedas, sedih-sedih nak kena 3-4 mata. Masak pun okey Wak. Sebenarnya Makno, I bagi tahu siap-siap lah kalau isteri-isteri kat luar sana. I rasa suami semua pun akan bersetuju dengan Makno. Sebenarnya yang makan di rumah tu yang sebenarnya yang best. Sebenarnya bukan menu tu, makan di rumah tu. Macam contoh kadang-kadang kita masak simple je. Macam mak kita masak dulu telur pun, ya Allah sedapnya mak masak telur. Macam tu lah juga bila dah berkahwin, air tangan seorang isteri. Sayur tu Anis rebus bendi buat sama belacan yang goreng. Lepas tu ada nasi sayur whatever satu kuah. Okay, I happy je makan. Kita dah kembali kepada episod lapar pula ya. Yes. So sebenarnya macam cakap lah act of service tu sebenarnya yang service kita rasa bukan. Bila dah kahwin baru faham. Macam act of service tu sebenarnya adalah satu kasih sayang yang the most sayang you boleh bagi dekat pasangan you. Sebab tu, tapi I pun faham juga kenapa ada orang rasa, mungkin lah ada terkeluar sampai terkeluar perkataan macam bengang kalau dia iron baju laki dia ke apa. Mungkin sebab laki dia durjana. Tak tahulah kan. Mungkin dia ditindas. Mungkin dia ditindas, kita tak tahu. Ditindas, so dia rasa macam kita mungkin laki dia ditindas sekali. Mungkin laki dia biawak. Mungkin juga kalau laki kau memang biawak, kau sakit hati juga nak buat kan. Betul. That's why I rasa kita tak payah fikir nak mengacuankan pasangan kita. Kita cuba sedaya upaya untuk give the best dari bahagian kita. Kita tak payah kisahkan bahagian dia kena buat apa. Sebab at the end of the day macam dia macam ni kan, macam saling tau sebenarnya. Dia akan jadi automatically. Contoh mungkin Anis, contohlah orang kata Anis wife yelah wife kau, wife Makno tu dia begini sebab Makno pun begitu. Tapi sebenarnya boleh jadi juga Makno begini sebab wife begitu. Jadi kalau kita nak tunggu kau kena buat tu dulu baru aku jadi macam ni, tak boleh. Kita begini, wife kita akan jadi begitu. Dan wife kita begitu sebab kita begini. Macam Tetapi disclaimer, kita setuju bahawa ada je yang sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang suami, you dah bagi yang the very best dekat pasangan you. Tapi memang pasangan kau memang durjana. Itu ujian Allah lah. Itu ujian Allah lah. Maksudnya ini kita cakap dalam konteks yang general. Healthy marriage yang standardnya adalah you bagi, you dapat apa yang you bagilah. Tapi kalau untuk orang lain tu memang betul, kita tak nafikan kenapa kita dia acknowledge. Kita acknowledge. Jangan cakap kita tak acknowledge. Ibu saya pun seorang single mom ya. Betul. Kita acknowledge benda tu. Kita nampak. Cumanya kita nak beritahu jangan terikut-ikut sangat satu budaya yang sebenarnya tidak digariskan dalam Islam. Lagi sekali, Al-Kuliah di V3. Tidak. Okey, yang terakhir sekali. Apakah nanti kita nak tanya awak lah pula soalan. Tak boleh tak apa, awak tanya soalan kat kita juga. Apakah nasihat dan juga penutup Makno kepada nurtizen di luar sana sebagai peranan Makno sebagai orang kata mostly dekat talk ni, mak-mak ni, ibu-ibu, isteri-isteri melihat Makno sebagai satu idol dalam dalam penyusuan, mengassist bini dan juga sebagai seorang father figure. Apa yang you boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana? Walaupun saya bukanlah orang yang tepat nak bagi nasihat, tapi cuma saya nak bagi tahu macam ni je lah. Kalau pasal parenting tu kan, dia sebenarnya kan ayah ni ataupun suami ataupun ayah ni, kita galas tanggungjawab yang sangat besar sebenarnya. Kenapa Makno berusaha sedaya upaya untuk pastikan anak Makno dapat susu ibu sebab ayah tu dia punya tanggungjawab dia adalah dia kena provide makan dan minum. Bayi bawah 6 bulan tak boleh makan benda lain kecuali susu ibu. So sebenarnya susu tu sebenarnya sebahagian daripada nafkah yang patut you lunaskan. I first time dengar dari segi perspektif tu. And it's a very nice thing to hear. Dia sebenarnya susu, macam bayi 6 bulan, okay, dia tak makan apa-apa. Tapi you kena wajib bagi menafkahi bayi tu makanan tau. Wajib sebab tu anak kau. Makanan bayi apa? Susu ibu.
Susu ibu tu ada pada walaupun dia ada pada badan bini kau, tapi kau adalah managernya. Sebab tu kalau kita nak minta susu ibu susuan, you kena minta izin suami dia tau. Walaupun susu tu pada badan isteri, you kena minta izin suami tu sebab the owner of the milk lah orang kata. Sebab tu kita suami tak izin tak boleh bagi ibu susuan. So kita ni sebenarnya makna berpandangan adalah sangat salah kalau sebenarnya wife you boleh menyusukan. Tapi disebabkan you tak berusaha langsung untuk cari knowledge tu. Lack of knowledge. You tak pergi kelas, you tak pergi knowledge. Sebab memang sebenarnya semua orang boleh menyusukan pun. Sebenarnya ada 2%, berapa persen sikit sangat yang memang dia medically tak boleh menyusu. Secara amnya semua wanita boleh menyusu dengan sedikit ilmu yang betul. So apa yang akan jawab nanti satu hari nanti kalau sebenarnya wife I boleh menyusukan tapi sebab kita memang tak cari pun knowledge tu. Sebab tu I memang bersungguh-sungguh sebab saya tahu susu tu sebenarnya nafkah. Memang nafkah yang kena cari. First time dengar. That's a very fresh take on penyusuan sebenarnya. Tak sabar nak share dengan suami saya sebentar lagi. So, macam it's a very good and then very good perspective. I punya life punya prinsip lah. Ni prinsip I dalam kehidupan secara Of course bila secara kita apply kat rumah tangga kita lah. Saya selalu percaya yang kita kena jadi baik. Kat anak-anak pun I selalu pesan. I tak perasan benda yang panjang lebar kau kena score A ke itu ini. I selalu pesan. I selalu nak visionkan, nak visualisekan kat anak I. Dalam hidup ni kalau kita jadi baik, insyaAllah yang baik-baik akan datang kepada kita. Sebab itulah I punya prinsip, apa-apa pun you kena jadi baik. Baik ni macam bila I sebut baik tu kan, dia dah merangkumi semua. Tidak berbohong, menolong orang. Faham kan maksud I? So konsep I kita cuba jadi yang baik lah. Kita cuba jadi orang yang baik. Sebab insyaAllah kalau kita baik, yang baik-baik akan datang kepada kita. Walaupun sebenarnya adalah syaitanir rajim juga yang akan mengganggu kehidupan kita. Dugaan mesti kena ada guys. Dugaan mesti ada. Prinsip I akan cuba. I tak kata baik tapi kita cubalah jadi baik. Cuba bayangkan semua orang, kalau semua orang dalam semua kita ni ada prinsip yang sama, yang mana objektif kita nak jadi baik. Kan amalan dunia ni habis itu. Tak ada 8 perang. Dah. Program pun dah habis. Semua habis dah. Baik. Tadi kata 1 jam melampau. Dah 1 jam setengah pula guys. Begitu. Okay, soalan saya lah pula. Asyik host dia tanya kita. Tadi macam tadi bagi tahu makna apa founder of Oddly tu apa sebenarnya? Okay. Kita pun nak riki-riki juga apa yang mungkin ada benda-benda yang mungkin ada benda-benda yang kita mungkin ada benda-benda yang kita boleh tahu sebab kita suka belajar. Okay, so pada peringkat permulaannya dia produk. So mula-mula kita memang promote produk jenama Sang Bulu. Dia adalah hair removal spray. Sebab waktu anak pertama, kakak saya pernah cakap sebab dia dah beranak 3 kali time tu. So dia kata kau jangan tak buang bulu kat bawah dah. Dan masuk isu pula tu kan. So dia kata nanti confirm nurse akan maki kau. Kita pula time tu pucat ya amat. So kita dapat tu nurse. Kalau ini itu kalau nurse yang jadi, kalau aku yang jadi kau siap hidup kau. Sebab betul juga macam mana doktor nak jahit kalau kau tak buang kat bawah tu. Betul. Tapi kita tak nak suami cukur. Sebab aku pun tak yakin dia faham apa yang dia kena cukur. Faham tak? Lepas tu ni hair removal product. Hair removal product yang sesuai untuk guna dekat badan, dekat private parts, dekat ketak, kat mana-mana boleh. Kaki boleh. Jadi jangan pakai boleh lah. Muka tak boleh. InsyaAllah one day. Jangan muka tak boleh lah. So kita pakai sebab kita macam fikir waktu tu waktu tu adalah COVID tahun 2020. Nak tengok produk tu mana. Ada dekat sana. Ada dekat sana tu. Kita bagi kru. Okay. So waktu dekat 2020 tu, waktu tu pula tak boleh pergi waxing parlor. Memang tak boleh. Lepas tu kita pula waktu first time pregnant tu, tak tahulah apa masalahnya, sensitif sangat dengan shiver. Jadi macam itulah orang macam kata ada jadi apa, inflame kan, macam inflame. Tapi sebelum tu okey je kalau shift tak ada masalah. Ini produk kita ini dia kan. Sal cantik. Sal cantik tu mak I nama dia Salia. So dia memang rasa dia cantik. So dia kata aku nak jenamakan benda Sal cantik. Sebenarnya I jual produk orang. I adalah stokis. Cik Sal ni lah. Si Sal cantik ni kita adalah satu jenama di mana kita sebenarnya sebelum ni jual produk-produk local brand daripada 8 tahun yang lalu. So waktu 2020 tu I dah start pregnant. Itu yang I keluarkan idea nak keluarkan Sang Bulu ni. Macam sang kancil. Sang kancil. Sang kancil kita gantikan kancil menjadi bulu. Masalahnya dia spray lepas tu bulu gugur. Gugur. Tunggu 15 minit dengan daki-daki keluar. Serius. Ya betul. Lepas tu ni serius kenapa ramai sangat customer yang datang beli the first 3 month akan beli in bulk disebabkan kita tak suka waxing. Waxing sakit. Tapi bila pakai waxing yang bagusnya bulu tumbuh tak tajam. So dalam fikiran I, aku tak suka bulu bergesel sebab ramai mak-mak lupa one thing. Bila korang dah beranak, bila korang dah keluar darah nifas, bulu tumbuh tajam dekat bawah tu. Lepas tu dengan bergesel dekat bahagian pad korang, dengan kalau korang dapat third degree tear, dia jam sikit otak.
Ramai mak-mak lupa. Waktu berpantang, kita nak berpantang dekat private parts kita tu biarlah selaser. Betul. Sebab tu tak nak bulu tumbuh tajam. Tapi sebenarnya kalau benda-benda yang kalau mekanism dia spray, katakan spray hilang, dia akan remove bulu tu, dia terpakailah juga untuk orang bedridden semua kan? Sebab Alhamdulillah itulah yang jadi macam punca kita Boleh ke mana buka? Boleh. Sebab tu kita Boleh punca ke? lagi nak Banyak. meneruskan lagi perjuangan kita ni. Sebab dulu kita ingat just untuk pregnant moms. Tapi tak. Sebab one of our customers, time tu I buka booth dekat KLCC, tahu tak korang star vendor? Okay. Yang bawa Ifa Razia lah. Hai Kak. Hai Kak Ifa. Okay, so kita buka dekat KLCC time tu. Satu customer ni datang, dia kata sebenarnya saya datang bawa ayah dia. Ayah dia adalah dialysis patient. Dialysis patient yang second time nak buat tapak. Dia punya kulit jadi macam goyah. Tak boleh nak cukur. Dia kulit orang tua kan? Kulit orang tua masa nak buat tapak yang second tu. So bila dia pakai sang bulu ni, boleh dia pula promote dekat kawan-kawan dialisis dia juga. Tapi betul, kita kerja hospital wak. Kita ni kerja hospital. I bagi tahu siap-siap lah. Kerja hospital ni memang itulah isu dia. Kadang-kadang yelah tak sempat. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang berlaku pada kita. Tiba-tiba masuk hospital. Kau nak kena operate pula. Nurse pula banyak kerjanya, asyik kena shift orang je. Yang shift ni bukan shift ibu-ibu mengandung ya. Rupanya baru I belajar daripada 2023 tu. Rupanya diorang nak approach produk ni sebagai pre-surgery produk. Pre-surgery memang kena shift tau. Kita tahu lah kerja hospital kita shift ni dulu. Baru tahu rupanya bukannya jahit begitu Rupanya bila dia pakai zoom yang dekat tu macam bulu tu kalau boleh jangan ada. Sebab kita ada abang-abang rugby players yang memang beli setiap 3 bulan diorang akan burung. Sebab I baru tahu rupanya diorang ni main sport kalau boleh tak ada, jangan ada bulu. Sebab rupanya bila jatuh luka tu bayangkan dengan bulunya sakit. Baru tahu. Bukan nanti kalah lah. Bukan kalah. Macam boleh. I baru perasan rupanya atlet-atlet ni tak berbulu ya. Tak berbulu bertempat. Maksudnya ni spray biarkan 15 minit and then kita scrap. Lepas dia tu ada scraper ke? Tak ada, dia tak perlu scraper. You boleh guna wipe baby wipes yang sesuai untuk newborn. Lawan arah selamat lah untuk kulit. Ya betul. Sebab tu dia untuk keti pun boleh. Untuk keti lagi lah sesuai. Ni apa pula ni? Okay. Lepas tu first anak ada masalah dari segi bulu-buluan di bawah. Lepas tu second pula anak, I ingatkan macam I ni adalah ibu-ibu yang terselamat daripada godaan-godaan hormon di mana tak adalah isu bau badan, isu isu hormon, perubahan hormon tu lah. Kan dia ada ketiak jadi hitam pun ada tau. Ya, saya lah tu. So waktu second trimester, saya tak malu tau. Bermula minta izin suami juga. Yang okay ke kalau I nak formulate satu produk. Lama juga tau nak formulate sebab it's not easy tau. Okay. Ni bukan macam letak duit dapat produk tak, dia nampak macam deodorant kan. Tapi tak. Sebab dekat dalam ni dalam bau macam rus-rus. Sebab dalam tu ada geranium dengan gilang essential oil. Sebab untuk antimicrobial dengan anti-inflammation punya purpose. So apa tujuan dia ni? Tujuannya adalah kalau orang yang ada bau badan, I selalu sarankan untuk pakai dekat leher dengan dekat ketiak. Dekat leher ketiak. Sebab ramai orang serve as deodorant juga. Serve as a deodorant juga. Sebab kita letak 2 essential oil. Sebab waktu nak buat produk ni memang I minta izin suami lah. So I cakap yang I nak cerita dekat orang, kenapa I nak buat produk ni. Sebab it must be a personal pain point juga. Sebab kalau tak susah I nak promote benda yang I tak lalui. And I personally tak boleh nak promote sebab tak sesuai. Sebab tu kita tak letak AHA ke BHA ke. Sebab kita breastfeeding mom. And macam one of our team pun adalah PCOS fighters. Bila PCOS kadang-kadang dia akan jadi gelap tau dekat leher. Betul-betul PCOS Lepas tu ada juga mak-mak yang TTC mom, tapi at the same time dia adalah PCOS. PCOS pas TTC, tapi kau pun stress ni, leher gelap semua. Kita pun tak confident. Kita bukan nak cerah macam pakai merkuri haram maklum. Kita just nak kulit lah. Sama tone kulit. Kalau you coklat, you coklat. Kalau you putih macam Snow White, you putih macam Snow White lah kan. Ada je orang yang putih tapi gelap. So jadi tak confident. Itu yang ni sesuai ya untuk pakai. Dia siap pakai daripada umur 6 tahun ke atas. Sebab itulah bila kita minta kemis untuk go through, dia akan rasa sangat seronok. Sebab kita, yang ni tak boleh sebut lah kalau glycomyces fulminant yang kata-kata 30% tu ada dekat jenama famous tu, sampai 30% kita letak. Even transminic acid, KKM letak guideline maximum you letak 3%. Dah jadi macam review ingredients pula hari ni. Tapi yang kita kena nak sebenarnya. Tapi kita nak share sebenarnya. Lagi satu, kita letak potassium metaselekit. Kalau kita search kat ChatGPT pun akan keluar. Dia adalah satu short form, nama dia adalah 4MSK. 4MSK ni makna dia adalah whitening agent yang research and develop by Shiseido. So bayangkan gabungan sampai 5% niacinamide, 3% transminic acid, ada 30% ya betul. Apa tu? Glycomyces fulminant, sampaikan
3% for MSK whitening agent ni takkan tak cerahnya kau punya private parts. Even dekat air roller pun boleh. Boleh Dekat air, tapi janganlah untuk ibu macam breastfeeding. Saya tak sarankan lah ya. Kadang-kadang kita ni otak pun weng-weng juga. Kau pula pergi menyusu ke anak kau dengan aku punya transferring acid, susah. Tak boleh. Sebab tu yang ni sesuai untuk pakai juga umur 6 tahun ke atas. It's very gentle, tapi dia punya area yang you rasa dia dah jadi gelap disebabkan isu-isu hormon. Ya, betul. Dia maksudnya dia akan kembalikan kepada kulit asal, Dik. Kau jangan tiba-tiba kau nak jadi kulit mak saleh pula, tak boleh lah. Begitu. Kita kan support ya produk-produk kau kan daripada ni parit marjunate. Kulit kat parit marjunate lah, ataupun kulit Sri Gombak lah, Dik. Tak boleh lah kulit-kulit lain. Maksudnya dia macam contoh sebenarnya kulit kau coklat, tiba-tiba ketiak kau hitam sebab hormon. Ini cek nanti dia kembalilah. Sebab tu bila kita cerita dekat customer bila tengok kan macam susunan apa orang panggil, susunan ingredient, orang tak tahu. Dia akan nampak macam betul lah memang dia letak 3%, memang betul lah dia letak 30%. Sebab susunan ingredient sahaja kena dapat, design pun kena dapat approval daripada pihak KKM. Betul. Tahu kan? Korang tahu tak susunan ni sebenarnya kalau korang nak tengok ni I nak bagi tahu ni sebelum kita mengakhiri kita punya slot ni, sedikit information lah. Jangan percaya di depan. Sebab di depan adalah marketing sahaja. Apa-apa produk pun kat depan dia tulis vitamin C gini-gini lebih tinggi lah, 500 kali lebih tinggi daripada gini. Betul macam-macam. Ujung kawan tu. Kau kena tengok belakang. Ingredient ni disusun daripada awal. Yang paling awal tu yang paling banyak concentration dia sampai yang paling hujung adalah yang paling least ingredient dia. Banyak sangat produk mana tengok. Vitamin C 10 kali ganda. 10 kali ganda daripada gini, 500 kali ganda. Nah, kat belakang tu vitamin C di hujung. Depan ni corn syrup, maltodextrin, apa maknanya semua bahan yang utama gula. Hujung sekali tu baru vitamin C-nya. So I just nak bagi tahu, kalau you nak tengok betul-betul benda tu as per claim lah. Contoh dia kata fungsi dia untuk ni. Tengok macam ni dia kata apa? Betul lah, nampak. Apa sebenarnya bahan? Nampak tak gradomyces tu sebenarnya kita letak sampai 30%. Gradomyces ni yang dia ni macam air beras tu. Kan? Air macam air beras punya pertama gitu. Tapi sebab dia dah pattern betul kan. Lah, bahan memang bagus. So kita letak nama saintifik dia sahaja. So sebab itulah tu kita nak keluarkan benda sebenarnya agak menakutkan juga. Sebab kita punya ingredient tak nak kalah. Tak nak kalah, kita tak boleh kalah dia. Tak nak kalah. Dia punya COGS pun tak nak kalah. Sebagai founder pun I macam mula fikir serius ke? Tetapi berapa lama dah kat pasar ni? Yang sang bulan dah 3 tahun. Roll on ni baru tak sampai sebulan. Baru lagi. Saya orang yang bertuah dapat. Iya betul. Tapi waktu kita nak keluarkan tu, kita macam beritahu dekat diri kita, adakah kita nak jadi business owner yang untung cepat-cepat ataupun you nak jadi juga sebagai seorang yang, sebab I ni kalau sebagai pengguna, I kalau boleh nak pakai hari ni semalam berkesan. Gitu. Sebab tu I kalau boleh, I nak customer bila dia pakai, dia rasa macam ya Allah, worth it. Sebab you pakai gila-gila the first 3 months, lepas tu tak payah dah. You pakai je 1-2 botol setahun dah cukup, dah cerahnya. Kau nak pakai cerah macam lagi tak perlu dah. Macam tu. Sama juga macam sang bulu, selalunya customer akan pakai and spend duit the first 3 months. Lepas 3 bulan, kebanyakan customer kita repeat 2-3 botol setahun. Sebab bulu tumbuh sangat lambat. Tapi guna-gunalah. Ni jadi macam sesi lain dah pula kan. Kita akan ajar customer macam mana nak dapatkan macam teknik IPL. Yang which is you spend beribu ni setiap tahun. Tapi dengan sang bulu, you dapat bulu tumbuh lambat. Bulu tumbuh lembut. Kau tiba-tiba rebonding. Wah, keluar rebonding. Kita boleh buat ni. Breed ketiak kau. So kat mana okay, yang cik hati tau. Sebab mungkin kita punya apa niche tu tak sama. Jadi kita tak come across. Betul. Jadi sang bulu ni Mano tak tahu nak dapatkan kat mana. Sebab yang kita memang nak dapat percuma. Tapi kali kedua tak kau nak percuma juga. Kali kedua kau nak kena beli Mano. Kali kedua kalau nak beli kat mana. Okay, yang ni boleh beli juga dekat platform kita dekat TikTok. Ada? Ada. Baiklah, senang lah kat TikTok. Okay, nanti mudah kita jumpa di TikTok Okay. Bagus lah, nanti bagi ke? Nanti tak bagi seat. Kat tepi pulang balik tak ada lah. Terima kasih. Macam Makno, sebab realisasikan kita punya first podcast yang lebih kepada Women Empowering Series. Sebab insyaAllah kita memang Women Empowering Series adalah macam CSR program kita, di mana sebagai seorang ibu, walaupun I ada kawan-kawan, tapi kadang-kadang it feels lonely as a mom. So bila tim cakap nak buat Women Empowering Series ni, I memang nak utamakan mak-mak dulu. Sebab mak-mak ni yang kebanyakannya sunyi. It doesn't matter if you a stay home mom, you are a working mom macam I, ataupun you a single mom.
Sebab I nampak all kind of moms ni dia perlukan support. So I tak nak macam, sebab tu next week kita ada pickleball event yang you boleh datang dekat La Vista Arena, Bangi Golf Hotel. Dan juga kita ada book club di mana tajuk kita nanti next week hangat je tajuk ni, penat tak jadi mak. So dengar pun dah penat. Dengar pun dah penat kan. Okay. Sebab tu ada juga nanti kita akan buat sesi next month bulan 2 di mana anak-anak yang ada autism, ADHD tapi mak ni tak tahu ni nak cari kawan yang betul. Yang kawan sama betul. nasib. Faham baru tak? boleh ada empathy tu. Ya, ada empathy sebab anak yang macam normal macam I punya empathy level tak se-empathy ibu-ibu yang ada anak autism ADHD. Kena faham hal tu. Betul. Dia macam tu. Kalau you tak in that position, tak mungkin you boleh faham apa yang ibu tu rasa. Sebab tu kita sediakan juga Messy Play insyaAllah. So itu adalah program-program di mana kita nak empower women around us, no matter what position you are in. InsyaAllah you ada je kawan-kawan yang boleh support you. Cuma kita nak bawa lah sebab kita ada rezeki sedikit untuk collaborate. Kita jemput orang ni, you datang, you enjoy yourself. So kita tutup pula lah ni. Iya. So terima kasih sebab sebenarnya terima kasih lah jemput Mak Noh untuk share sedikit sebanyak, walaupun saya bukanlah orang yang sangat tepat untuk bagi tahu. Cumanya kita just nak bagi tahu apa yang kita discusskan pada hari ini adalah untuk just nak bagi tahu benda yang baik-baik sajalah. Bukan kita nak bagi tahu kita lebih baik daripada orang lain. Kita just nak sharing benda yang baik-baik. Experience yang mungkin boleh bagi manfaat pada orang kat luar sana. Okay. So terima kasih jemput saya. InsyaAllah ada jodoh kita jumpa lagi. Ada rezeki kita collaborate lagi, mana tahu. Terima kasih. Teknik ya, marketing. Terima kasih banyak. Saya akan menggunakan Sang Bulu dan juga Roll On by Audley. Brightening. Lepas ni ketiak kita memang kita pakai singlet je lah lepas ni. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum.